Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam Ria Reform. Salam bersama kita pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan. Kecuali sini. Kecuali sini. Jadi seperti biasa, ini panel pada episod kita yang kedua minggu ni. So far kita tak ambil lagi panel 2. Kita masih lagi bersama dengan geng kita yang viral pada minggu lepas. Aduh, jam aku. Itu Ustaz Wan G. Macam-macam orang kecam, orang kata macam ni, macam tu dan sebagainya. Dalam pada orang tak tengok pun berapa puluh ribu? 70,000 lah. 70,000. Itu belum yang orang share-share kat WhatsApp. Tapi betul. muka dia je lah. Ada yang potong-potong YouTube, TikTok apa semua kan. Muka dia. Muka dia. Bahagian muka aku tu tambah lagi 70,000. Tapi negatif. Tapi itulah 70,000 view. Tapi itulah yang subscribe dalam politik dan masalah ni baru 5,000. Tuan-tuan tolong subscribe, klik button subscribe, button loceng tu tolong klik. InsyaAllah kita akan ada di sini selagi mana di nyawa nyawa di kandung badan kita kata. Pilihan raya sampai PRU, insyaAllah kita akan mengulas tentang perkara-perkara ini. Saya tak boleh bertanding, Ustaz Wan G tak boleh bertanding. Jadi kami tak mau. Dan tak mau pun. Tak mau. Saya mau tapi saya tak boleh. Jadi kami berdua ni tak relevan. Bukan tak relevan, tak boleh mengulas. Dia kata tak ada kepentingan untuk kami nak kalau kami tembak orang dan sebagainya, kami tak ada apa sebab kami tak boleh bertanding. Kan? Jadi orang nak kata apa, Ustaz Wan G masuk politik balik. Ustaz dia kata apa? Bukan itu kata tak nak cari musuh baru. Kita dah salah kita. Maksudnya tidak mahu meramaikan musuh kan. Tidak mahu meramaikan musuh. So sekarang ni dah cakap pasal politik, macam mana? Dalam politik ni kehidupan. Kan, kita kena bercakap. Cumanya yang orang anggap apa saya cakap tu sebagai musuh tu kenapa? Saya tak pernah anggap pun itu saya ni bermusuh dengan orang. Betul. Orang pergi komen macam dia bermusuh dengan kita. Ya, itu masalah dia, bukan masalah kita. Tak, Ustaz, itu ulasan juga. Itu pandangan Ustaz. Adakah Ustaz tak boleh ada pandangan? Itulah. Hanya kerana dia cakap itu tak boleh. Aku tak boleh ada pandangan ni. Tak boleh kan. Sebab kita pun tengok keliling kelalang kita ni kawan-kawan daripada politik. Yalah. Faizal macam mana? Okey Saya cuma bertanya. Saya cuma bertanya. Memang itu tugas kita lah. Tugas kita. Kita nak dapat pencerahan, kita tanyalah. Betul. Sebab kita lihat susuk Dr. Wan G ni dia bukan orang-orang yang biasa. So pengalaman dia, perkongsian dia tu sebenarnya kalau diambil berat, positif, diambil positif oleh PKR, banyak boleh dimanfaatkan. Banyak boleh dimanfaatkan. Tapi so ini perkara yang PKR tak boleh nafikan. Betul. Tapi orang di luar sana tak tahu apa sumbangan dia. Betul. Kita je tahu. Kita so tahu. this is the best time untuk kita tanya. Kita tanya. Cara pancing tu memang kurang ajar. Kurang ajar ni macam pancing. Aku tukang. Ya ke kan? Kita pancing sekejap lagi. Tapi itulah bila ustaz yang jadi benda yang jadi besar gitu, bila ustaz sebut nama Farhash tu. Mungkin kot. Itu antara macam rasanya yang ramai yang terkejut sebenarnya. Yelah kita kalau kita nak tahu ustaz ni dia punya penglibatan di dalam politik ni, dia bukan adalah orang tulis kan. Kami yang angkat bendera, kami yang berceramah. Ustaz Wan G tak ada apa pun. Dia punya itu yang kata tadi kan. Kawan-kawan lama dalam PKR ni dia tak tahu Ustaz Wan G ni adalah jambatan. Betul. Di antaranya jambatan PKR memancing PAS lah. Betul. Sebelum PAS 2-3 hari ni buat kenyataan, seolah-olah secara halusnya menolak tawaran daripada PKR. Betul. Kalau ikutkan ini Ustaz Wan G kena explain lebih lah kan. Tengok pancing lagi. Pancing lagi. Usaha PKR kalau kita boleh kongsi dekat sini, Anwar punya plan ni untuk PAS duduk bersama dalam kerajaan. Betul. So tanpa jambatan yang dibina oleh Dr. Wan G ni, PKR tak akan mampu mempunyai kata orang perbincangan yang cukup lama. Cuma tapi dah gagal. Dia gagal lah sebab PAS bila PAS buat statement menerima bersama, maknanya dekat situ Anwar kena faham lah, aku tak nak kau. Ini bahasa lama orang politik lah kan. Tapi maksudnya bahawa perbincangan tu ada. Saya 2-3 kali sebut benda ni. Ada. Bahawa perbincangan itu ada perbincangan dia. Cuma malam ini Ustaz Wan G, kita sebenarnya dah cerita benda tu. Boleh kita nak cerita lagi ke macam mana ni? Tak payah kot. Tak payahlah. Barang dah gagal. Tapi poinnya adalah ada perbincangan. Ada perbincangan dan yang menariknya mungkin Ustaz Wan G kena explain ni kan? Tak payah kot. Sebab dia kena explain. Sebab apa? Perbincangan itu sampai kepada tahap PAS dilihat mampu untuk menggantikan DAP.
Betul. Ah. Tak, bukan mampu. Memang PAS diperlukan untuk menggantikan DAP. Kerana As a backup plan as a backup plan. Kerana untuk kalau DAP tarik handbrake, betul? ya, kerana pada waktu itu DAP dilihat ada potensi untuk hilang atau untuk tarik handbrake. Ya, itu yang kita tengok isu demi isu, DAP pun ditekan, Betul. terpalit dengan pelbagai isu. Jadi Ustaz Anji dia tak boleh lepas tangan. Dia jambatan, dia yang menghubungkan. Tiba-tiba cuci tangan. Mana boleh? Tak boleh. Tak ada apa yang korang cakap ni saya sahkan je. Itu je. Tak boleh start. Okey Dr. Anji. Sebenarnya kalau kita tengok dalam konteks jambatan tadi, Dah. Asal aku tanya kau ni? kita dah start belum? Dah Dah start. Dia So tak nak sebenarnya jawab. perbincangan tu berapa persen? Berapa serius perbincangan PAS nak gantikan DAP? Ini idea PKR, idea Anwar ni. Sejauh mana seriusnya itu? Betul ke dia Anwar? Dah serius tu memang serius lah. Sampai memang sebab tajuk permulaannya macam mana nak bagi pertemuan antara empat mata antara Anwar Ibrahim dengan Tuk Rajadi. Itu asalnya lah. Okey. Dan pada ketika itu Tuk Rajadi ni sebenarnya Tuk Rajadi ni dah tak kutuk pada peringkat awal. Dah slow. Dia dah slow sebab Tuk Rajadi ni antara nama yang dia tak boleh dengar ni nama Anwar Ibrahim. Dia allergic kan? Dia agak allergic lah. Tapi bila dimaklumkan pada kali pertama dia diam. Lepas tu bila dimaklumkan kali kedua dia kata bagi masa untuk kita fikir. Lepas tu pada kali ketiga tu dia kata bagi kita masa. Lepas tu ada berlaku satu pertemuan di antara Anwar Ibrahim dengan Sam, Dr. Sam atas kapal terbang kan. Sebenarnya itu dah bagi isyarat. Tuk Rajadi memang dah bagi isyarat kepada Sam pergi bincang. Mungkin tak ramai orang tahu apa hubungan Dr. Sam ni sampai rapat sangat dengan Rajadi. Dia bukan supol. Sejarah lama lah. Dia bukan supol dengan Tuk Rajadi. Orang kepercayaan lah. Jadi dalam fasa sekarang ni Sam ni dilihat sebagai apa-apa yang datang daripada Sam tu itu adalah arahan daripada Rajadi lah. Pada ketika ini dilihat begitu. Hakikat sebenar kita tak tahu. Yalah, betul. Macam saya bukan datang daripada entiti PAS. Cumanya saya diminta untuk jadi jambatan tu kerana saya ni punya kawan yang agak ramai dalam PAS. Hatta Datuk Masyarul Am. Kan? Tu je lah. Cuma benda ni tak boleh salahkan kepada PAS sebenarnya kalau gagal. Salah ni sebenarnya salah kita. Kita? Salah ahli PKR. Jangan cakap kita. Okey. Sila. Cakap kita. Saya pun dah keluar PKR sebenarnya. Bukan kita, dia ada tak apa Mereka tergelincir lidah. Terlincah lidah tersebut. Tapi pada awal tu jabatan tu memang diniatkan ataupun memang aim dia untuk replace DAP ke? Ya. Memang daripada awal. Memang tajuk dia adalah untuk nak survive. Tajuk besar dia macam mana nak bagi Anwar Ibrahim ni sepenggal lagi. Okey. Tapi tak adalah untuk replacekan DAP. Kalau macam tu. Ke dia sekali. Sebab dia macam ni, nak bagi DAP ni kecil dalam kerajaan. Okey. Biar Melayu majoriti. Tapi Anwar masih lagi nak cerita hal Melayu ke dalam Ini maknanya Dia bukan tajuk nak cerita Melayu ataupun tidak. Isunya adalah macam mana macam mana nak survive. Menggagalkan dia. Sebab penggal kedua. Itu yang tajuk dia. Memang itulah tajuk perbincangan. So daripada awal memang DAP terkait lah. Memang tajuk DAP lah sebenarnya. Memang tajuk DAP Kalau lah. sekiranya daripada penggal kedua, katakanlah DAP tak nak bersama dengan PKR, iaitu Amanah, so PAS ada kat situ, katakan. Contoh, kan? Betul lah. Sebab Tapi dia sebenarnya replace in the middle tu. Yelah, perbincangan ini middle. Kan, tajuk tu dia akan bawa sampai ke next term. Tapi untuk replace DAP ni berlaku dalam tempoh dia jadi kerajaan lagi. dia standby lah panggil. Backup plan lah ni. Backup plan. Tapi kenapa tiba-tiba? Apa yang berlaku? Kenapa perbincangan tu ditarik embrace setelah jadi. berapa tahun ni? Kenapa tak jadi? Tak jadi tu sebab statement daripada pimpinan PKR menyerang peribadi Tuk Rajadi. Pada masa tengah perbincangan dalam berlaku, usaha memujuk tu dia pasal memujuk tu, memancing tu, ngorat tu, memancing tu taklah, memujuk. Sebab kita tengah cari jalan macam mana Tuk Rajadi ni lembut hati nak jumpa. Dan pada waktu itu memang dia ada lembut hati nak jumpa. Memang ada. Sebenarnya dia makin lembut. Makin lembut. Tapi Makin kan lembut. doktor pula apa ni, Ustaz Adi dia buat statement yang dia bersedia terima bersama tu kan. Pas dia terima bersama tu baru je. So maknanya dah tempoh kita boleh katakan 3 tahun perbincangan PKR dengan PAS. Bermula daripada saya keluar penjara 2024 lah. 2024 awal tahun. Awal tahun. Lebih kurang bulan 3. Situ lah start. So 2 tahun dah. Tu
Kira Ada perbincangan tersebut. Maknanya Perbincangan tu Ada usaha lah. sampai sekarang lah. usaha lah. Kita kata perbincangan usaha. tu sampai hari itulah. tapi dah usaha kat arah itu memang dah berlaku lah. Tapi Ustaz, saya tanya kan. Sebab bising kat media kan kata PAS minta nak masuk. Sebenarnya bukan PAS nak minta. PKR yang Kita majak. nak minta. PKR PAS. bukan PKR. kita. PKR yang minta mah. bukan Ya, betul. PKR yang minta PAS Rindu masuk. lagi tu, rindu lagi. Rindu lah. Tapi Ustaz, baru ni saya baca ni, both of you can comment lah. Hmm. Nampak gayanya Perikatan Nasional memang akan pecah habis ni. Memang mungkin. dalam Perikatan Habis dah. Nasional dah nampak Bersatu dah tak relevan. bersatu tak relevan satu, tapi PAS pun dah mula tolak bersatu dah. Itulah kata PAS tak apa bersatu dah tak relevan untuk PAS kan. Bersatu dah relevan. Tapi saya dapat maklumat ni baru jugalah bahawa geng-geng bersatu ni sekarang ni dah mula masuk dalam PKR. Okey. Okay So bila bila tim Rafizi and the gang ni dah mula keluar, yang diumumkan di dalam social media tu, ketua ni, ketua tu, negeri-negeri tu, itu ketua kepala. Kita tak tahu yang bawah-bawah tu, yang kalau ikut data 18,000 tu 24% ada ahli PKR. Yang dah mula keluar. So apa yang berlaku? Ada setengah-setengah kawasan yang masih dipegang oleh kartel-kartel ni, terutama di Selangor. Diorang dah replace AJK itu dengan AJK daripada bersatu. Ada yang PKR lompat bersatu ikut Azmin dulu, ada yang memang tak pernah masuk PKR tapi dibawa masuk ke dalam PKR. So nampak gayanya macam saya kata, dan orang yang saya borak tu pun setuju, dia kata bahawa nampak gayanya yang Iswardi sebut bahawa PKR berkemungkinan akan bersama dengan bersatu, Azmin Presiden, Amir Presiden tu mungkin akan berlaku. Kerana sekarang dia dah ke arah tu. Kan sebab Okay, point dari sudut point tu kita nampak kan dia ada apa ni connection lama yang boleh menghubungkan dia. Benda tu tak mustahil sebabnya dulu yang jadi gatekeeper untuk PKR ni adalah RAF. betul. Semua sudut. Betul. Benda mengarutnya di belakangnya orang-orang Skamernya apa semua ni Raf ni lah yang jadi gatekeeper dah. Tapi sekarang tak ada. Gatekeeper dah tak ada. This is the masuk. time. Semua masuk. Semua masuk. Dan daripada Maksudnya awal pun, bersatu di sini merujuk pada Azmin and the gang. and the gang Azmin lah. and the gang. Okey, bersatu ni pun kalau kita tengok selepas kita menang dalam 2018 kan. Yang menyulap ahli-ahli bersatu ni dimulakan sebenarnya secara rasmi oleh Amanah. Di Kuala Selangor si contohnya kan. Dia ambil geng-geng bersatu ni. Dia ambil geng-geng bersatu. Masa PRU ni, okey, memang kemain lah. Kata orang bertembung memang maksimum. Habis je PRU diserap oleh Amanah ni geng-geng bersatu. Masa tu bacaan politik dia untuk mengukurkan Amanah. Tapi dia sebenarnya bacaan yang tak tepat lah kan. Sebab bila dia buat macam tu, orang jadi marah. Orang dalam Amanah marah, dalam PKR, dalam PH pun marah lah. Bagi ruang kepada musuh kau masuk. Ya. Jadi kalau kata PKR mulakan langkah tu, kita tak terkejut. Maknanya mungkin dia dapat advice daripada Amanah and konsep rangkul semua tu tepat lah. Betul lah. Tapi kalau bersatu masuk dalam PKR, apakah itu nilai tambah untuk PKR atau tidak? Tak, itulah soalan dia. Soalan besar dia, adakah dia menjadi nilai tambah? Pada pandangan saya tak ada, bukan nilai tambah pun, tetapi saya nampak ini secara macam mana nak kata, secara strategi sebagai sebuah kerajaan, sebuah parti yang nak jadi kerajaan, bila bersatu bersama dengan PKR, bersatu Azmin bersama dengan PKR Amir, Amir akan jadi presiden lepas ni. Sebab Anwar dah tak boleh jadi presiden dah, next penggal. Okay? Kecuali dipindah lah. Kecuali dipindah. Tapi katakanlah dia jadi presiden, dengan gabungan itu Amir akan pegang Selangor. Target dia Selangor. Okay, sekarang ni kalau kita tengok Azmin akan pegang Selangor. Azmin dengan Amir lah. Azmin pegang Hulu Selangor. Hilman pegang satu dun dekat Gombak. Afif dekat Taman Medan. So daripada situ dan kalau bergabungan itu jadi, katakanlah macam yang Ustaz tengok tadi tu, dia ada gabungan sekarang ni, ada kemungkinan PKR bersatu kat situ. PAS UMNO. Kan? PAS UMNO PKR bersatu. So dia akan jadi dua gabungan macam tu. Sebab kalau kita fikir logik, daripada segi idealisme, bersatu ni yang bersatu Azmin lah, lebih dekat dengan PKR. PAS lebih dekat dengan UMNO. Jadi logiknya ke arah itu. Tapi menarik bila kita lihat bersama ni,
Kalau kita tengok komposisi ahli yang masuk bersama, parti bersama ni. Mungkin Faizal boleh ulas lah. 18,000 sejak 2 hari lepas. 18,000 lebih. Dan 18,000. sebenarnya 18,000 lebih ni yang dah diluluskan. Ada lagi. Permohonan tu dah mencecah 20,000. So bila kita tanya 18,000 lebih ni yang dah diluluskan. Sebab dia orang ni tak menang tangan. Sebab dia tapis satu-satu ni. Tapis satu-satu. So bila kita kongsikan grafik ni kan, dan adalah yang bertanya mana kita dapat data ni kan. Baik. Untuk yang tak tahu untuk yang tak tahu, okey, kalau kita buat permohonan isi borang tu bersama .org tu kan, mungkin Ustaz Wanji boleh tengok mula-mula menjinakkan dia kan. So kita diminta Tak masuk. untuk buat kita isi form wajib kat situ. Ada satu kolom untuk declare kita parti mana sebelum ni dan jawatan apa. Jadi itulah data yang kita dapat. Betul. Itu yang pertama. So the reason behind benda tu, declaration tu, okay, bersama ni dia akan hantar, katalah dia dah terima, contoh macam saya kan, dia dah terima, dia baru luluskan, okay, dia akan hantar senarai nama yang diluluskan ni, contoh katalah lebih kurang 5,000 daripada PKR, PKR 29%. So 29% ni, nama-nama ni dia akan kumpulkan dan dia hantar kepada PKR. Dia akan hantar kepada PKR mengatakan bahawa untuk mengesahkan maklumat yang diberikan. So memang bersatu minta untuk nama-nama ni diterminate daripada PKR. Bersama akan minta PKR untuk terminate nama-nama ni. Kalaulah berlaku situation kan, PKR kata tengok, Wanji ni Tengok Wanji berkaitan Wanji. Contoh. Sedap aku. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Dia tengok Wanji ni dulu bila tengok dalam kurungan kan, episod 1 macam teringat-ingat lah. Sentuhan, nasihat, strategi dia kan. Jadi dia pun hantar respon kepada bersama. Bukan nama sebenar. Wanji ni kita perlukan. Kita nak. Jadi kalaulah itu berlaku keadaan dia, maka bersama akan keluarkan nama ni. So ini memang pada saya satu pembaruan yang dibuat kan. Betul. Kalau PKR Izzah contohnya memerlukan Wanji, maka PKR akan bersama akan keluarkan nama ni. So dia takkan boleh ada dua parti dalam satu masa yang dia sama. takkan ada dua parti. Dia takkan ada. Sebab tu kita tengok PKR 29%, UMNO 6.3, PAS 5.2. Ada orang PAS ke? Ada. Ya, lompat. So nama-nama ni kalau yang mana tak tahu lah kan, mungkin dia kata okey aku nak try dua kolam, dalam bersama takkan berlaku. Jadi mana yang dah isi tu rasa okey aku try, mungkin try nasib kan. Mana tahu dalam PAS dah ada dah ada tempat, try pula dalam bersama. Itu tak akan berlaku. So nama ni semua akan dihantar ke parti-parti yang diorang declare dan diminta parti tu akan terminate dia orang. Melainkan parti tu request lah, macam kes Wanji tadi kan. Ya, contoh. Bukan nama sebenar. So itu situation dia lah. So kalau kita tengok, boleh baca pecahan ke? Apa yang pecahan mungkin dia tak tahu? Okey, kita tengok PKR sebenarnya yang paling besar yang fresh. Yang tak ada parti. Memang tak ada parti. Ini memang mungkin hampir separuh. 46%. Maknanya sebelum ni dia tak pernah join parti politik, so this is the first time. Dia terpanggil untuk bersama-sama dengan kita, bersama dengan saudara Raf dengan juga Adi Nazmi untuk join. 46%. Okey, itu kita katakan yang pertama lah, kumpulan pertama. Tapi dalam kumpulan politik, PKR pertama 29% dan UMNO 6.3. UMNO ni dia menarik sebab kenyataan yang dibuat oleh UMNO yang saya baca lah, kenyataan yang matang lah. UMNO mengatakan bahawa penubuhan bersama ini dia akan melumpuhkan PKR dan PH. Tapi dalam masa yang sama, Barisan Nasional perlu perkukuhkan pertahanan parti mereka. So UMNO dah nampak dah mana ni sebenarnya? UMNO dah nampak. So tapi cuma kenyataan tu saya nampak satu kenyataan yang matang lah. Yalah, betul. Cuma berbalik pada isu yang Is sebut tadi kan, tentang bersatu, nak kembali dengan PKR. Kita lihat, saya lihat kalaulah dengan konsep Anwar Ibrahim merangkul semua, dia boleh terima Tengku Zafrul antaranya. Tengku Zafrul ni dulu UMNO, dia boleh terima Tengku Zafrul. Tak ada halangan sebenarnya untuk terima kawan-kawan dia dalam bersatu ni dulu. Bersatu untuk masuk. Tak ada halangan. Kalau Tengku Zafrul dulu dibangang-bangang kan, sekarang disayang-sayangi.
Anwar itu bukan ucapan kami Bukan. Anwar Ibrahim punya ucapan. Bukan. Itu bukan AI. Saya ada semasa di Kuala Selangor. Kuala Selangor tu, di Ijuk tu, saya ada pada masa tu. Tapi Okey, AI itu singkatan daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Dia jugalah. So masa ucapan tu memang Faizal ada. Memang kita adalah, kita sambut dia turun masa tu naik heli kan. So Ui, masa tu ada isu lah kan. Jadi part heli tu kita tak ambil. Disambut pada masa tu dengan adalah kawan-kawan India dia panggil apa tu? Dia main alat tradisional tu kan. okey. Jadi Macam kendang joget-joget masuk. Jadi kawan-kawan India bagi topi tu kan. Tu dia bercakap pakai topi tu. Tu yang dia bercakap pasal tu, kami duduk belakang. So kawan-kawan ni adalah yang rakam. So itu antara punca yang menyebabkan Tengku Zafrul kata orang mendapat tentangan hebat. Cuma Tengku Zafrul dia cuma kalah sikit je. Dengan Dr. Zul. Kalaulah bacaan kami pada masa itu selepas berlaku, sebab kita boleh katakan dia pun last minute nama yang Nama dia last disebut kan. Jadi bayangkan dengan kekuatan kewangan yang dia ada, kalau dia turun balik Kuala Selangor, Dr. Zul ni habis. Betul. Dia sapu bersih. Tapi dia tak turun Kuala Selangor. Dia tak pergilah kat situ kan. Tapi dari satu sudut yang lain nak sebutnya Anwar Ibrahim dengan konsep ataupun move rangkul semua ni, dia boleh terima siapa-siapa. Kalau kita nak kata tapi Katak menerima Katak sebagai calon pernah dibuat di Melaka. Di Melaka banyak. Sampai dia kena tunjuk dapat short course letter pun. Di Sabah pun sama. Sabah pun sama. So saya tak nampak. Jadi untuk ahli-ahli PKR, dia kena mula berjinak-jinak balik, kurangkan perkataan pengkhianat tu tadi. Takut kawan-kawan bersatu terasa ni. Ya, yang akan join tu. Dan dah bukan akan join, dah join dah pun. Dah ada dalam PKR. So dah ada nampak ni usaha-usaha. Tapi bukan satu je, Zafrul kan pengkhianat. Kalau digunakan istilah dia lah. Sebab sekarang ni kita tengok perbandingan yang diorang buat. Contoh si botak tu kan. Botak faham. Botak Mana faham. kawasan dia tu? Tak tahu payah besar. Payah besar tu kan. Dia bila dia hentam YB Rozia, dia sebenarnya di sebalik hentaman YB Rozia itu adalah kawasan Ampang tu sendiri. Ya, betul. Kita bukan tak dapat maklumat, ada je maklumat terbocor kan. I think Iswadi pun tahu. Ya, Ampang tu antara tempat-tempat yang Anwar tengah target. betul. Target maksud nak tanding situ. Dia nak tanding kat situ. Oh, okey. Dia atau Izzah, antara dua. Oh. So dia sekarang ni dia jadikan sasaran YB Rozia ni, dia jadikan sasaran. Tapi cuma silapnya dia membuat perbandingan dengan Zuraidah. Ya, betul. Dia lupa masa Zuraidah keluar sehingga kerajaan jatuh dan Zuraidah membentuk kerajaan baru. So dua situation yang sangat berbeza, ni. Dan Sangat berbeza. Roziah tak keluar. Roziah Masih tidak lagi. keluar. Masih lagi. Dan tidak keluar membawa, even kalau Rafizi keluar pun dia tak Pun tak bawa kerusi. Tak Dia bawa kerusi. pulangkan balik kerusi kepada parlimen. Dia tak bawa keluar kerusi ni tadi kan. So ini dua situation yang berbeza. Tapi kita faham lah. Geng-geng ceplos ni dia mungkin tak pergi kursus ke apa kan untuk faham konsep ni. Dia pun confused sebenarnya. Okey. Bila Rafizi maksudnya serahkan balik kerusi, dia panggil pengkhianat. Bila Roziah tak serahkan kerusi, dia panggil pengkhianat. Faham tak? Yang mana satu dia nak sebenarnya? Dia konflik identiti. Konflik. Dia tak tahu aku lelaki ke aku perempuan. Dia konflik identiti. Sebenarnya bila dua situation ni berlaku, dia dejavu tau. Dia dah tahu dah ni Zuraidah and the gang, even Raf pernah sebut orang-orang ni, nama-nama ni akan mengkhianat kau. Termasuk Xavier. Ya. Okay. Xavier. So sekarang ni kau fikir lah, Anwar Ibrahim dia dejavu, dia dapat balik situation yang sama. Pada masa you di-notify kan orang-orang ni akan khianat, kau tak buat apa-apa, kau tak buang ni. Betul. Kan? So kalaulah PKR ni rasa Wabi Roziah dan kawan-kawan dia pengkhianat, kau buanglah dia. Betul. Pecat Kalau berani pecat lah. Pecat lah. Kan? Dan membawa kepada baru-baru ni Wong Chen. Tengok cerita Wong Chen. Ya, yang disekat penuntukan. Ni saya bagi konteks dulu. Baru 2-3 hari lepas, YB Wong Chen ni, ahli parlimen Subang, PKR, dia bagi tahu bahawa akses untuk dia ahli parlimen kerajaan ni, dia boleh bila minta dapat ada dana lah, buat 3 juta macam tu. So ada dana pembangunan sebagainya, dia dah isi. Tiba-tiba hari tu tak boleh akses. Tak boleh masuk. Kata sekarang. Sekarang dia tak boleh masuk. Sekarang ni YB Wong Chen kat Singapura. So dia kata tak boleh masuk. Alright. Adalah seorang ceplos daripada Negeri Sembilan. Dia kata memang wajar lah Wong Chen tak dibagi masuk. Kenapa? Dia mengkhianati parti. So kita punya jawapan mudah je. Kalau dia khianat parti, pecat.
Ya, betul. Lepas dia dipecat, bagi notis, jadi dia dah tahu boleh merancang affairs dia. Maknanya, aku dah tahu aku jadi pembangkang, aku dah tahu aku akan kehilangan semua perks-perks ataupun kelebihan-kelebihan sebagai seorang MP kerajaan. So aku akan tahu aku tak akan dapat duit-duit ni. Tapi jangan buat masa dia masih dalam parti. Yang mengkhianati adalah orang yang buat itu. Dari satu What do you sudut think? kan, dari satu sudut kita pelik jugalah. Ini nanti anak nak tanya Ustaz Panji kan. Sebab bila dia dah tak jadi penasihat, siapa yang menasihat? Dia orang kan. Sebab dia macam ni tau. Okay. Okay. You sekat, kita cuba baca pemikiran pelik Anwar Ibrahim. You sekat dana peruntukan YB Wan Cheng. Okey, kalau ada usul dibentangkan dalam parlimen, apa yang kau harapkan daripada YB Wan Cheng ni? Ya, of course dia takkan sokong. Dah you consider, you treat me as a traitor ataupun as a opposition, Opposition sekarang pembangkang. Sebab hanya pembangkang yang tak terima Dana. peruntukan, tak terima dana. So kau harapkan apa? Kau harapkan dia akan sokong usul kerajaan? Obviously not lah kan. Yalah. So dia sebenarnya dia celaru. Betul. Kan mungkin ini satu pandangan kasar ataupun liar. Selepas penasihat Izzah keluar jadi macam tu. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Memang tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Sebab dia macam makin teruk. Dia macam ni. Tak ada Sejak kaitan. dia makan nasi lemak beruang tu tadi hilang dia punya. Aku nampak. Mengantuk. Tak ada kaitan Tak ada kaitan. Oh, tak ada kaitan. Tetapi betul lah macam kita kata. Okay, Sah. Dia Dia macam ni logik dia. Okay. Kalau dikatakan Wan Cheng itu pengkhianat, tiba-tiba tidak mahu pecat, maksudnya PKR itu sedang membela pengkhianat. Yes, exactly. Dan kalau Pecat je lah. kalau Kalau betul-betul pengkhianat. tak dikeluar dikira pengkhianat, yang keluar tu kira bukan pengkhianat ke? Bukan pengkhianat lah. Tu kata tadi, perempuan pun tak, lelaki pun tak. Kau ni macam mana? Kan? Sajak. Ha? Sajak. Kau ni bagaimana? Aku itu harusnya bagaimana? Kalau dia dulu kita tengok dulu kan, tak lama masa YB Raf kata kita pecat lah. Apa botak dia kata? Botak paling besar dia kata apa? Kita biar, kita tak nak pecat, kita nak dia mereput. Kan? Betul. Tiba-tiba ambil kau. Keluar. Lahir bersama. Lahir bersama. Maknanya taktik tu tak menjadi kan? Lepas tu menggelupur dia sekarang. Menggelupur sekarang. Sedangkan Sebenarnya PKR ni dia bimbang tak kejujuran bersama ni? bimbang. Dia koyak. Ya. Saya baru share kan malam tadi, lepas maghrib tadi, saya kongsikan macam mana satu ceplos ni di TikTok. Dia up satu konten dia buat satu konten, kononnya YB Raf ni banyak sangat duit. Dia beli parti bersatu ni, dia take over ni bersama ni berapa juta? 8 berapa juta lah, something 8 juta. Tapi juta 8 juta ke atas kan? 8 juta lah. Dia kata kayanya YB Raf ni kan, take over bersama. Fahmi Fazil ni dia kongsi kan. Dia repost. Dia pergi repost benda tu. Oh, Posting tu dia repost. Fahmi Fazil ni. Fahmi Fazil ni. Okay, soalan lawyer. Ha. Fahmi Fazil boleh kesaman dalam isu dia. Dalam konteks tu, kalau kita tengok status yang pertama, gambar yang gambar pertama tu, memang terang captured dekat situ, banyaknya duit Rafizi ni. Ya. Take over bersama 8 juta kan. So itu sebenarnya sindiran yang membawa masuk fitnah lah. Fitnah lah. So boleh dah. Perbuatan first content tu pun memang fitnah. Yang kongsikan dia pun fitnah. Fitnah juga. jadi kalau si nak saman Fahmi yang kongsi tu boleh ke tak? Boleh lah. Boleh. Kan Memang ada boleh. kes kan yang Ada kes. Bobo ni yang Baba Gomo. Oh, Baba Gomo. Baba Gomo. Dia hanya Sebab share je. itu memang dalam defamation kan, bila dia share, baik, benda yang dia share tu satu perkara. Okay. So orang yang kongsikan, orang yang share ni pun satu perkara. Kalau berjaya dibuktikan perkara yang dikongsikan itu fitnah, maknanya yang kongsikan, Fahmi ni tadi kongsikan satu perkara berita fitnah. Fitnah juga. Simple. Jadi dia pun boleh dikenakan saman. Boleh. So kita bimbang. Ni kita bimbang lah. Ya. Kita bimbang dia akan macam mana, macam datuk palsu si botak juga ni. Datuk palsu si Topik tu kan. Topik. Dia orang pertama yang kongsikan pasal am. Oh, okey. Yang konon-kononnya Yang dedahkan. aku dengar kan ada 1 point berapa bilion, berapa banyak Raf ni makan dan sebagainya kan. Ya. So ini satu naratif. Betul. Kalau saya lah, kalau saya untuk saudara Raf ni saman je. Saman sebab yang share ni, ini bukan ceplos. Ini Menteri Komunikasi. Yang kau masuk dalam parlimen, Ya. bagi nasihat kepada semua ahli parlimen. Apa? Jangan kongsi kalau tak pasti. Kalau pasti. Bila sampai kat diri kau,
Boleh lah. Main share je kan. Itu satu perkara lah. Sebab benda macam ni kan, terutama bila dia ada menteri, dia ada position dan suka atau tidak dia ada follower. Betul. Ya. Dan bila orang kata dia menteri, ni konteks tuan-tuan satu video dalam TikTok tu menyatakan bahawa Raf telah membeli parti bersama ni dengan nilai 8 juta something. Banyaknya duit Raf. Betul. Sedangkan Rafizi mengatakan bahawa parti ini diberikan secara percuma kepada dia. Kan. Jadi bila apa maknanya itu? Maknanya dia nak bagi tahu kita ni bahawa orang bersama ni adalah parti yang sakau, Rafizi ni sakau dan 8.5 juta. 8.5 juta. 8.5 Dan dia juta. share. So bila menteri komunikasi yang selama ini mempromosikan, dan saya dulu bersama dengan dia kan, bahawa kalau tak betul, tak benar itu jangan kita share. Siap ada apa yang ada satu segmen semak patutnya dia letak benda tu dalam semak berita dan sebagainya pun telah share. Jadi itu on the legal side dia sebenarnya adalah satu perbuatan yang boleh kita anggap sebagai Clear lah. It's a clear. Membawa Kepada dia bawa isu ni membawa kepada bahawa ni yang taat setia pula. Tadi share pula taat setia Ustaz. Tak stay macam mana? Okey. ikrar. Semalam 2 hari lepas semalam. Tak tahu. Okey, Zafrul. Tak tahu. Amiruddin kan Rafizi dah letak jawatan. Dah letak jawatan keluar parti, dah letak jawatan sebagai ahli parlimen. Dia buat satu program di Pandan lah kononnya untuk memanggil ahli-ahli parti PKR Pandan untuk menyatakan taat setia kepada parti. Jawatan kuasa cabang lain. Jawatan kuasa cabang dan ahli-ahli juga. Datang satu program di hotel, kita nak menyatakan taat setia kepada parti. So, dalam pandangan, in my opinion, strategi Amir adalah dia nak nampak dalam dewan tu penuh. Tapi tak ramai orang datang. Dan banyak yang datang tu datang daripada cabang lain. Daripada luar je. Saya tengoklah muka-muka tu, saya kenal lah ada some of them. Yang paling penting seorang, ada some of them cabang Ampang, bukan cabang Pandan pun. Adalah cabang Pandan kat situ, the rest cabang-cabang Sungai Buloh. Sungai Buloh pun ada. Saya sebut nama, tahunya ada 2 dan cabang-cabang lain lah. Jadi kita nampak kat situ, itu desperate move sebenarnya. Okey. Yang pertama, taat setia. Dia nak cerita taat setia, tak tahu kan taat setia. Tak komen Ustaz, taat setia. Taat setia macam mana? Dia ikrar, kami akan taat setia kepada parti. Tak tahu isu tu. Tak tahu pasal isu dia orang buat taat tu, tak tahu. Tak apa. Tapi taat setia tu nak cerita, nak taat setia macam mana? Zafrul tu daripada mana? Faham tak? Maksudnya? Okey. Zafrul kan daripada UMNO lompat masuk PKR. Ini adalah taat setia supaya kita akan setia dengan parti, takkan lompat. Okay, kita tengok situation dia kan. Okey, PAS, okey, dia buat apa ni bai'ah. Itu PAS punya style. Kemudian PKR punya style bond 10 juta. Now kita tengok bai'ah pun ada yang langgar. Bond pun ada yang langgar. So sejauh mana pada pematian Ustaz ni? Sejauh mana ikrar setia ni maknanya sejauh mana bond strategi ni kan? Sejauh mana dapat mengikat Individu. penyokong individu dalam konteks parti ni? Tak tahu konteks lah. Dah kalau maksudnya- dia taat setia ni, taat setia atas kebenaran ni. Ya. Kan? Macam kes kalau pergi pada hadis lah, takut kata kita jual agama pula. Kan? Taat setia ni atas kebenaran. Kalau sekiranya tidak ada benda tu tidak benar, keluar tak ada apa pun. Tidak ada ketaatan pada makhluk. Tidak ada ketaatan atas kebatilan lah. Kata kebatilan, betul. Macam tu je lah. Tak tahu cerita lah. Juru tak tahu cerita. Tak, point Ya, betul lah tu. itu Asalnya itulah. Asalnya itulah. Ya. Maknanya kita lihat dalam dunia demokrasi yang semakin kompleks, you tak boleh ikat orang. Dia akan tengok dua benda. Okey. Ahli-ahli diminta setia dengan kepimpinan. Maka dia buatlah taat setia melalui bai'ah, sign bond, yang terbaru ikrar. Kan? Tapi ahli-ahli akan melihat Tapi benda ni relatif berlaku pada PAS dengan amanah dulu. sekarang berjangkit. Tak masalahnya amanah tu yang boleh tubuh parti amanah tu dianggap sebagai melanggar bai'ah sebenarnya. Ya. Lepas tu patutnya soalan macam ni kena tanya orang amanah. Yalah. Korang punya argument macam mana untuk mengafsahkan tindakan korang untuk melanggar bai'ah tu. Demokrasi lah. Dia kata demokrasi. Demokrasi. Tak, bila sampai part dia demokrasi. Bila sampai part kita, tak ada. Pengkhianat. Dan satu lagi, kita tengok juga bahawa tumbang ke tidak. Maksudnya, dia keluar itu dalam keadaan bukannya dia bawa parlimen dia kepada parti yang lain. Yang dikatakan, yang kita kata, saya dulu kata pengkhianat akan dikhianati itu, apabila dia bawa kerusi dia
Dia tumbangkan kerajaan ini dan dia mengambil kesempatan untuk menubuhkan kerajaan baru supaya dia dapat position lebih besar. Itu pengkhianat. Tetapi dalam keadaan Rafizi, Maksudnya ada keuntungan dia dapat. keuntungan dia. Tapi dalam keadaan Rafizi, dia kata, dia tak dapat keuntungan pun. Dia hilang gaji 20,000. Sekali dia turun parlimen, Ustaz, satu hari sekali turun 400 allowance. Dia hilang semua tu. Jadi kalau kita nak kata pengkhianat, sebenarnya siapa yang pengkhianat? Itulah dalam konteks ikhlas setia tadi kan. Okay, kita tengok dia satu perkara yang pelik. Ahli beria-ya kau suruh setia bersama dengan kepimpinan. Tapi kita tengok kepimpinan kan. Dia tu sendiri berubah-ubah. Betul? Kan? Dia tu sendiri berubah-ubah. Macam contoh Tengku Zafrul tadi dekat Kuala Selangor, dia kata apa? Banker tak pernah tengok banjir, gaji berapa juta setahun kan. Oh, ini bangang. Tiba-tiba dia ambil orang ni, dia sayang orang ni pula. Dan orang ni lah yang kena jaga Pandan dan Ampang. Sampai Wabi Rozah kata apa? Aku hidup lagi lah, tak mati lagi lah kat Ampang ni. Kenapa pula nak lantik orang PKR lain nak jaga Ampang? Lainlah kalau kita nak jaga, contohnya parlimen tu parlimen pembangkang. Kita nak letak orang PKR jaga, okey lah. Yang dia nak jaga tu, Pandan okey lah, tak ada orang dah. Yang Ampang tu ada lagi Rozah kat situ. Yang dia nak pergi jaga tu kenapa? Dan yang menarik Faizal kalau Rafizi keluar, kalau apa Kak Oji kalau Kak Oji itu tak keluar, itu adalah pengkhianat, maka Rafizi keluar tu bukan pengkhianat lah. Bukan pengkhianat lah. Macam tu lah sipil dia, bukan susah mana pun. Dia sebenarnya Anwar ni takut. Tu je. Kau dah terang-terang kau tahu orang ni memang mesra dengan Amira kan. Come on lah. Kau pecat je lah orang ni. Maksudnya isu sebenarnya bai'ah tak bai'ah ni nak elak daripada orang ikut Rafizi. Tu maksud dia. Faham. Ni nasi lemak burung hantu ni. So jadi masuk hantu aku ni. Itu je. Dia takut. Cuma saya nak sampaikan kepada ahli-ahli bawah. Kan? Kita kena faham politik yang membijaksanakan dengan politik pembodohan. Ahli dekat bawah kena setia, tapi pemimpin tu sendiri dia tak setia dengan kata-kata dia. Contoh Tengku Zafrul tadi lah, daripada Bangang sayang, betul. So maknanya apa yang pemimpin buat kau kena ikut walaupun akhirnya dia menyanggah apa kata dia sendiri, walaupun dia ubah apa yang dia cakap. Azam Bakir rasuah sakau perlu ditangkap, lepas tu dah lantik balik 3 kali pelantikan. Tak ada masalah. Kita tengok apa lagi, Pandora Papers contoh. Tengku Zafrul tu ada dalam senarai tu. Masa Anwar dulu dia kata apa, tahun 21, tahun 22 tu dia kata saya bersedia bagi kerjasama kepada SPRM untuk Pandora Papers. Kau dah jadi kuasa, dah ada kuasa, sekarang apa jadi? Ambil tindakan je lah. So maknanya kau ubah kenyataan kau sendiri. Ini diktator. Dia sebenarnya macam ni, kita tak boleh salah kalau ahli berubah, kalau kita sendiri dah berubah. Betul. Ataupun sebenarnya perubahan tu kadang berlaku disebabkan kita yang berubah. Kalau kita tak berubah, orang berubah tu lain. Ini memimpin tu berubah, lepas tu rakyat pun mestilah berubah. Dia harapkan kita tak berubah ni. Tak boleh macam tu. Kalau kau harapkan ahli tak berubah, kau tu jangan berubah. Betul. Kalau kau tak berubah, rakyat berubah, bolehlah kau salahkan. Mungkin sebenarnya dia yang berubah, rakyat tak pernah berubah pun. Dia kata kita yang berubah, tapi hakikatnya dia yang berubah. Mungkin juga boleh berlaku macam tu kan. Macam orang naik kapal lah. Orang yang Rafizi ni duduk atas jeti, dia naik kapal. Kenapa Rafizi makin berubah ni? Padahal dia yang bergerak. Betul. Kan? Tapi Zafrul dia buat satu kenyataan, dia kata kan. Betul juga. Parti bersama ni 20-30 tahun lah baru boleh jadi kerajaan, dia kata. Dia nak refer pada PKR dulu lah. Ustaz setuju ke? Bukan bersama lah. Any parti tu perlu 20-30 tahun baru boleh jadi kerajaan. Dalam konteks sekarang. Dalam zaman tu tak ada internet. Zaman tu habis-habis tinggi pun blog pun tak popular. Baru bila 10 tahun lepas pada tu ada timbul blog. Sekarang ni lebih dahsyat. Dia semua benda tak ada yang mustahil sebenarnya. Kita kena pegang satu hakikat, tidak ada yang mustahil dalam tajuk untuk nak jadi kerajaan. Kan, sama ada orang tu parti baru ataupun parti lama. VJ dekat VJ bagi kan. Berlaku. Jadi tidak ada yang mustahil. Bila tidak ada yang mustahil, kita jangan duk kata mesti 20 tahun. Sebab kadang-kadang kita kena kata tak mustahil juga dalam masa 2 bulan pun boleh jadi. Boleh jadi. Sebab atas tak mustahil. Betul. Tak mustahil. Apatah lagi dalam era media yang terbuka pada zaman sekarang. Betul.
Sebab saya percaya satu benda, nak menang ni dia kena ada dua benda. Yang pertama adalah bijak, yang kedua kena rajin. Kalau kau rajin, kau bijak, insya-Allah kau boleh menang. Tapi kalau kau parti lama tapi kau tak ada bijak, tambah pula pemalas, lagilah tak menang. Takkanlah parti lama nak berharap menang itu kerana nasib. Dia tak jadi menang kalau tidak ada dua perkara tu, kalau kita nak menang dengan segera. Saya percayalah ya, macam tadi kita bergurau lah, kancil dengan kura-kura. Kura-kura ni mungkin dia tak cerdik, tapi dia istiqamah. Dia jalan straight sampai. Tapi biasa satu jenis makhluk yang rajin tapi culas, namanya arnab. Dia laju tapi tak sampai. Tapi kura-kura tu sampai. Jadi maksudnya dia ada rajin tu. Mungkin dia tak ada cerdik tapi ada rajin. Yang arnab ni ada cerdik tapi tak ada pula yang rajin tu, tak sampai juga. Apatah lagi kalau ada dua-dua, Lagi rajin dan cerdik. Dia benar nak jadilah. Itu kancil lah tu. Ini bukan tak apalah. Bersama kami kancil-kancil dan kura-kura. Aku tadi lupa intro tu. Tapi itulah, what do you think? 20 years dia kata? Dia nak compare dengan PKR. PKR pun 20-30 years. Okay, again kan. Bila kita kena tengok background Zafrul ni. Dia ni orang yang berlatar belakang corporate. Okay? So bila kau sebut 20-30 tahun, benda ni kau cakap dengan budak intern yang buat masuk student intern yang buat intern dekat bank boleh lah. Kan? Okay, you sekarang ni tahun 3, mungkin you kerja sungguh-sungguh, mungkin 20 tahun you akan duduk dalam top 3 management. So dia sebenarnya dia bercakap atas platform yang salah. Tapi nak salahkan dia pun, Anwar Ibrahim lantik dia. Anwar Ibrahim tak buat research kan. Kita tengok Tengku Zafrul, dia tak ada pengalaman lapangan. Dekat UMNO pun tak ada, dekat PKR pun tak lagi. Walaupun orang melihat, Zafrul ni bijak. Ni ayat-ayat menjilat lah. Dia kata Zafrul ni bijak. Sebab dia mendapat melihat keadaan. Dulu masa UMNO, dia dapat satu position. Dia masuk PKR pun, dia dapat position. Tiba-tiba Anwar hantar dia untuk buat kerja intern. Dia sebab macam ni, masalah Zafrul, dia naik ni kerana kuasa orang atas bagi pacak. Tapi kat bawah tak terima dia. Tak ada. Itu yang berlaku pada UMNO. Betul. Dia dalam UMNO dulu. Orang menentang dia. Cuma bayangkan bila Anwar kata bila berita melaporkan, dia kena jaga Ampang pun dia kena tengok, Pandan pun dia tengok. Dan dijadikan Parlimen angkat Perdana Menteri tu. Ya. Kan? So, Perdana Menteri betul. Untuk Pandan. Dan duduk. Pandan. Ampang dia pantau. Cuma sebenarnya kalau kita tengok dengan mendalam, itu sebenarnya adalah downgraded untuk Zafrul. Kau kena buat kerja intern. Penyelaras je. Ini bukan level kau ni. Daripada orang yang duduk di MITI, tanda tangan perjanjian MITI 1.1 bilion kan? Projek yang kata orang seumpamanya dalam sejarah negara kita, faham, kau kena turun buat kerja lapangan. Dia takkan boleh buat benda tu. So dekat situ sebenarnya, adakah Anwar jadikan dia ni untuk kalau setakat nak collect data, macam mana sokongan ahli, kuat ke tak kuat? Kita dah tahu jawapan dia kan. Bila Tengku Zafrul turun, dia datang dengan package. Dia akan bawa dan bantuan sana bantuan sini. Jadi orang-orang sekeliling dia akan cakap, bagus Abi kan, grassroots menyokong kita Abi. Dia pun sampai pada Anwar. Kalau itulah yang Anwar pegang, dia akan mengulangi sejarah Kuala Selangor. Itulah yang orang-orang sekeliling Tengku Zafrul cakap. Cantik baby. Hadiah kerusi, hadiah sumbangan Tengku Zafrul kita dah edar. Kita dah edar. Betul kalah juga. Kalah. Dan pada masa itu Kuala Selangor jadi Parlimen angkat Kementerian Kewangan. Ya. So kalau Anwar hantar dia untuk buat tugas intern, pada aku ni downgraded lah. Daripada seorang tokoh corporate, kau buat kerja tu, downgraded satu. Satu lagi, memang orang tak akan bagi jawapan yang jujur. Sebab yang turun ni Tengku Zafrul. Takkan kita nak kata kita tak sokong. Kita sokong, betul. Patutnya PKR dan Anwar ni hantar je lah budak intern. Rakyat akan cakap dengan jujur. Kan? Macam mana awak rasa ni? Saya rasa saya akan memihak kepada Anwar Ibrahim. Kalau Anwar bertanding kat sini, okey menang. Tapi kalau Izzah kalah.
Macam mana boleh kalah? Sebab Wan G tak jadi strategis dia. Jangan Contoh. Contohlah kan. jangan ulang banyak kali, susah saya tak tidur. saya nak terus pula kat Ustaz kan. Okey, 20 tahun PKR nak jadi kerajaan 1998 2018. 2018 jadi kerajaan. Tapi pada masa itu majoriti masa Anwar ada dalam penjara. Ya, ya. So kita tak boleh kata dalam tempoh 20 tahun itu kontroversi Anwar Ibrahim. Kita kata. Malah tahun 2016 dia jadi kerajaan itu adalah di atas dasar ilmu. Maksud tak kan? Dia keluar 2018 dia jadi kerajaan, tapi 2016 Anwar dalam penjara. Anwar dalam penjara. Jadi kalau kita nak kata kemenangan 2018 itu adalah kerana Anwar Ibrahim, itu salah lah. Dan bila kita tengok Zafrul ni pula, macam betul lah si Faizal kata 2018 berapa kursi PKR dan berapa pilihan raya baru ni, pilihan raya umum masa Tun Dr. Mahathir jadi PM, berapa kursi PKR dalam PRU yang terbaru ni sampai Anwar jadi PM ni, berapa pula kursi PKR pada masa tu? masa Mahathir 40 plus, 40 something, cuba Google jap, 40 plus, tapi masa yang Anwar jadi Perdana Anwar memimpin 30 lebih. Dia turun. Dia turun. Maksudnya pada era tu lagi canggih awak kerja. Lagi canggih lah. Involve lagi. Sebab pada masa tu kita ada gelombang. Kita swing tu sebab pada masa tu penyertaan, kita umumkan penyertaan saat akhir Tun M bersama dengan Pakatan. Ya. So itu yang swing dan orang nak betul-betul nak berubah. Orang nampak, orang melihat 2018 tu adalah satu gelombang yang this is the moment, this is the time. So orang banyak keluar. Ya. So keluar mengundi tu dia punya ratio dia tinggi lah. Dan pada masa itu tak ada undi 18 lagi. Oh, okey. Masih belum ada undi Undi 18. lama lah. Maksudnya kita makin menurun. Kita lagi PKR tu makin menurun sebenarnya. Betul. PKR makin menurun satu dan okey dia macam ni menurun, okey tak apa. Lepas tu kalau dia ada usaha 4 tahun ni, dia kebaikan dia boleh naik. Ya. Kan dia boleh naik. Tetapi nampak gayanya usaha tu tak ada, bukti dia dalilnya, adalah pada Sabah. Kan? Sabah tu hakikat sebenarnya tak menang. Yalah itu pun. Duit tabur di Sabah ni Banyak. banyak setiap dun tu saya nak sebut je lah juta je. Setiap dun tu juta. Dan juta tu ada yang saya dengar cerita lah dekat Sabah. Tak habis belanja pun. Biasalah lebih-lebih tu ambil balik kan. Tapi tak habis belanja, juta kalah. Dan di dua dun yang memang sebelum ni incumbent kalah. Memang menang. Dun kawasan mix ni kalah. Agak-agak fenomena yang sama berlaku tak di Semenanjung? Kalau dengan isu sekarang ni merebak. Terdekat Johor. Pada masa tu, pada masa kejatuhan di Sabah tu, walaupun ada orang yang gelojohnya umumkan kita menang. Malah langsung Jadi kerajaan. Jadi kerajaan kan. Dia tak sedar satu kursi katak kan. Mula-mula masa tu ada 2 kursi masa dia umum. Lepas tu jatuh. Jatuh jadi satu. Yang itu pun kursi yang bukan PKR. Bukan. Orang tu masuk PKR. Pada masa tu pun Kursi dia. dibaca bacaan yang berlaku adalah tsunami di Sabah akan membawa ke Semenanjung. Masa tu tak ada bersama lagi. Tak ada isu bersama lagi. Jadi dalam keadaan sekarang kalau kita baca move PKR ni dalam keadaan yang sangat desperate, memang jatuh. Okay. So membawa kepada bila pilihan raya you all lah, ini cerita kedai kopi kita ni, kopi dan masalah kita ni kan. Tarikh yang okey, dia ada 2 tarikh pilihan raya, sama ada bulan 10 atau hujung tahun ni, atau ada yang mengatakan kena extend tahun depan. Kalau katakanlah bulan 10 advantage pada siapa, kalau tahun depan advantage atau disadvantage pada siapa Ustaz? Bersama lah kalau lambat kan. Kalau lambat kan bersama, kenapa? Terima kasih. Tak. Salam sikit. Salam sikit. Oh ya. Terima kasih. Screenshot. Okey. Akibat Islam Dah terlambat. Kenapa bersama? Dah lah sebab bersama ni dia baru wujud. Bila dia wujud, dia akan ada proses untuk nak meramaikan ahli dia. Lepas tu apatah lagi. Mesti kalau dia longer lagi lama. Kalau jangka masa yang panjang, maknanya itu memberi ruang lagi untuk bersama makin mengukuhkan diri dia. Betul. Apatah lagi dok tengok situasi sekarang, mencipta naratif secara proaktif itu berlaku pada Rafizi. Dan sifat bagi PKR itu sendiri itu reaktif, dia bukan proaktif. Dan memang dalam strategi perang pun, bukan perang lah lawan bola, kalau kita ni selalu defend, lama-lama kena sumbat gol. Betul. Tapi kalau kita selalu menyerang, lama-lama kita sumbat gol. Jadi beza kan. Yalah.
Situasi sekarang tengok, cara Rafizi ni dia bermain politik, dia yang mencipta naratif. Dalam bahasa lainnya dia sedang mengentuk gendang, makanya alik fikir duk menari je. Yang ni sebenarnya untuk jangka masa yang panjang itu bahaya untuk PKR. Kalau ini yang sedang berlaku lah. Dan mungkin PKR tak ada orang yang tukang berkentuk gendang. Mungkin ada tapi tak ada idea nak ketuk. Strategis keluar. Strategi keluar. Tapi satu yang dia Jangan ulang banyak. Tapi dia senyap sekarang. tiba baru dia cakap. Senyap, Tak ada. senyap-senyapnya. Tak ada. Allah Alam. Ini pelik tak situasi ni pada Dr. Wanji? Ni bukan pasal Izzah tapi sebagai timbalan presiden. Jangan sebut nama. Jangan sebut Izzah. Ah, Timbalan. Saya tak boleh komen, nanti saya tidur kat luar. Okey, Mazal. Kesan kalau pilihan raya berlaku bulan 10 kepada PKR dan bersama ataupun pada akan datang, which one yang better? Okey. Kalau PKR lah. Tengok bacaan Anwar ni, dia tak berani, dia penakut. Kan? Jadi, dia nak buang draft. Setahun ambil masa. Sudahnya, orang tu checkmate kau. Kan? Okey. Tengok pula YB Rozia dan beberapa yang lain. So, dia ke kiri, dia ke kanan, dia akan mati juga. Macam Ustaz Wanji kata dia kan. Kalau dia delay, dia mati. Kalau dia buat dalam bulan 10 pun dia mati. Dia mati. Itu kan. Melainkan dia ada tiba-tiba dia tidur, dia bangun, keberanian tu meresap dalam diri dia, dia buat satu decision yang very bold dan dia buat different soul. Tapi buat masa sekarang, kan, kita tengok dalam tempoh 1 minggu, Ahad ke Ahad dah ni, Ya, kan. akan. Kalau katakan dalam katalah minggu depan, bersama buat announcement mencecah 20,000. Sebab 2 hari lepas kami duk tanya-tanya 20,000 tu dah masuk, cuma baru diluluskan 18,000 lebih 18,000. lapisan tu tadi kan. So minggu depan kalau diumumkan katalah 22,000 macam tu. So kalau diumumkan bulan 10 pilihan raya pun, sebenarnya bersama dah lebih bersedia. Bersama bersedia untuk bulan 10. Tapi saya melihat takkan Bulan 10. dia berani Pada bulan 10. bubarkan pada bulan 10. Mesti Dia akan agak- tarik sampai hujung tahun depan, dia akan tarik sampai habis penggal. Dan mungkin dia akan bersamakan dengan Selangor, dia akan sekalikan juga dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tapi benda tu bukan damaging ke untuk apa orang kata untuk yalah kira untuk Anwar Ibrahim tu sendiri kalau kita prolong macam Ustaz kata Sebab tadi. dia tak berani Dia cerita tak berani dia. jelah. Dia tak Okey. ada Dia fikir kalau aku delay sampai habis penggal, aku ada cukup masa untuk repair, kan? Repair bocor-bocor yang berlaku ni. Dia tak sedar kapal dia bukan setakat bocor, kapal dia enjin dah mati dah. Setahun yang lepas. Kita dah cakap setahun yang lepas pasal blockchain kan. Kapal dia setahun yang lepas running by sistem blockchain ni tadi. Dia lupa. Blockchain tu kau running dalam parti boleh lah. Kan? Kalau kau nak running satu negara dengan blockchain, rakyat bukanlah sebodoh tu. Ya. Jadi kalau dia delay, yang manalah pilihan dia memang confirm dia akan delay sampai akhir penggal. Dengan kepercayaan dia dapat repair. Sebenarnya dia tak boleh repair lah. Rakyat akan melihat, okey, ke mana menghilangnya panglima-panglima perang yang PKR ada. Timbalan senyap, Saifuddin senyap. Takkan Saifuddin main golf lagi? Tak mungkin. Senyap ni, senyap. Satu lagi interestingly kalau ditunggu tahun hadapan antara petanda besar maksudnya dia akan menunggu umpama orang bilik akhir. Banduan bilik akhir ni. Banduan bilik akhir. Dia dah tahu dah dia akan mati sebab Johor dengan Melaka. Ya, betul. Bayangkan kalau Johor dan UMNO BN dah kata dia akan go solo. Imagine katakanlah sampai September, katalah bulan 10 sampai September, dia ada hampir 11 bulan, dia akan bersama dengan UMNO yang go solo lawan dia di Johor dan Melaka. Bayangkan, macam mana dia nak menghadap muka UMNO tu? Dan Melaka takkan ada sampai tahun depan. Yalah, Melaka sepatutnya habis penggal untuk pusat. Melaka paling awal. Maksudnya Melaka dia tak boleh extend sampai tak boleh, dia tak boleh follow pusat. Melaka kena cepat Melaka kena cepat dah sampai masa 11 ni. Macam tu gak lepas Melaka Johor. Johor bulan 4. Jadi kita kira Johor bulan 4. Kiranya kita punya perbincangan ni kita bantu Anwar sebenarnya ni. Bantu Anwar. Anwar sebenarnya kalau dia nak selamat, dia kena bubarkan cepat. Bubar cepat. Dud. Parlimen dan Dun. Pusat. Dia kena Tapi sentak. bukan permintaan DAP agar disegerakan. Okey, DAP ada dua.
kita tengok kan, kalau kita tengok bacaan dari sudut penyokong-penyokong DAP, terutamanya pengundi-pengundi Cina, dia akan keluar sekali je untuk pilihan raya. Dia tak akan keluar 2-3 kali. Memang so DAP tahu benda ni, dia cukup masak benda ni. Dia nak bagi sekali. Kalau dia buat 2-3 kali memang kalah aku. Apa ni, fixed deposit aku pun tak keluar mengundi. Sebab tu dia push untuk buat sekali. Tetapi berbalik kepada Anwar, kau berani ke tak berani? Kalau bulan 10, okay, just imagine bulan 10 sekarang kita masuk bulan 6 kan. Kita ada 6, 7. 6, 7, 8, 9. 4 bulan. Kalau seminggu 18-20 ribu keahlian bersama, yang Perak baru cecah 100 ribu. Kau dah jadi ahli parlimen berapa lama? Baru tarik 3 tahun kau tarik baru 100 ribu. Bayangkan bersama boleh buat. So just imagine 4 bulan keahlian bersama boleh beat Tambun sendiri. So apa pilihan dia? Betul. Ke kiri mati, ke kanan dia mati. Dan itulah kata tadi, dia Anwar ni dia itulah ke kiri mati, ke kanan mati. Dia nak buat bulan 10 dia boleh mati. Dia dah buat September lagi dia mati, macam kita tadi bersama akan ada longer time untuk dia nak cooking up benda dan sebagainya. Kalau dia tunggu bulan tahun depan, UMNO memang akan bantai dia gila-gila. Tapi kalau dia buat masa sekarang pun, kita kata dia tak cukup persediaan untuk menghadapi pilihan raya. Tak cukup persediaan. Dan kemungkinan juga saya kata, kalau katakanlah bulan 10 ni PRU akan berlaku, Melaka akan berlaku, Johor akan berlaku, Perlis pun akan berlaku. Sebab Pelik Pelik lagi cerita lain lagi cerita kan. Dia tengah nak hijack tu kan. Perlis nak hijack. Nak kena hijack tu kan. Sebab tu dia tak buat Dewan Undangan Negeri. Sebab PAS nak buat usul dia tak pergi. Dia percaya. Dia macam satu kalau kita boleh buat analogi lah. Okay, dalam peperangan US dengan Iran, memang kita nampak Iran menang. Tapi serangan mula-mula yang dilancarkan oleh US memberi kesan juga kepada Iran. Dan industri minyak. Betul. Dia nak pulih ni take time. Majid dah. So itu yang berlaku apabila bersama buat serangan tadi. Ya. Sebab satu serangan yang memang kau tak pernah jangka. Tak pernah jangka. Sebab situasi PKR sekarang ni dia bukan sedang merawat, dia sedang meruntuh. Betul. Tapi kalau nak merawat tu, tahu mungkin lagi 4 bulan, 5 bulan baru start nak merawat. Betul. Sebab situasi kempen keahlian parti bersama ni sebenarnya proses meruntuh ni. Dia tak merawat, dia tak macam nak stopkan yang sudah proses meruntuh tu. Dan online kita tak boleh stop. Kita tengok kita punya episod 1 kan. Malam pertama tu 24 jam 5,000. Sekarang dah 70,000. Ya. Macam ni you nak stop? Macam mana nak stop? Dan kita kena faham juga bahawa pergerakan bersama ini, sebelum ini orang memang dia ada beberapa kelompok. Satu yang memang tak suka PKR. Dia orang ni semua cerita orang PKR. Orang PKR yang tak suka PKR tapi dia masih nak duduk PKR sebab dia tak ada tempat. Orang yang macam saya ni, macam kita lah Ustaz yang tak suka, bukan tak suka jugalah PKR dan dah keluar. Ada mereka yang tengah-tengah, maksudnya tak adalah tak suka, tapi tak adalah sampai benci. nak keluar. Tapi dah tak keluar. Dia macam biasa-biasa je. Sorry, betul. Tapi dia macam tak adalah tak suka, tapi dia macam tengah-tengah lah. Dia macam aku tak adalah suka sangat ke PKR ni, tapi aku taklah benci sangat. Okay, tengok ada orang yang memang mengampu lah, tu cerita lain. Yang 3 golongan ini, so bila ada new platform, itu yang membuatkan dia orang goyang. Okay. Kita tengok tadi 20-something% baru kan? 20-something%. Orang kata, alah baru 20% daripada 18,000. Bang, berapa hari? Ya. Yang berkira-kira tu sebenarnya ramai lagi. Ramai. Yang berkira-kira. Itu belum kira yang cadangan yang baru kita terima petang tadi tu. Dia nak minta, ni kalau bersama admin dengar boleh lah. Dia minta untuk method payment tu ditukar kepada Touch and Go kan. Touch and Go Boost, e-wallet Grab, kan? e-wallet, macam-macam lah. So kita dah panjangkan, jadi untuk memudahkan method pembayaran tu tadilah. Sebab ramai orang yang masuk bersama ni, saya terkejut. Kan, terjumpalah tu orang, mungkin tak sebut nama lah, tapi yang kita tahu orang ni memang kuat Anwar Ibrahim dulu. Memang kuat Anwar Ibrahim. Gila-gila kuat. Memang bahasa mudahnya kalau kerat ni keluar darah biru muda lah. Punya kuatnya PKR. Cuma bila jumpa dia dalam masa semalam hari ni lah saya jumpa, duduk bersembang dengan dia, dah masuk alim sama. Kan? Dia pergi cerita,
Macam kita, orang macam ni macam mustahil sebenarnya nak tinggalkan Ibrahim. Tapi macam mana dia boleh masuk parti bersama ikut Rafizi kan. Jadi kalau orang macam tu, apatah lagi yang jenis Baina-Baina ni. Baina-Baina. Yang tadi kan. 50-50. Itulah cerita tadi. Yang 3 golongan tadi tu kan. Sebab kita kenal ni gila dulu kuat daripada 98 aku kenal. Kita tahu ni dia daripada 98 ni memang dia gila-gila dengan Anwar Ibrahim kan. Ui, takkan dia pun tinggal. Kita jadi confused. Tapi kan, sorry, aku stuck kat kepala ni. Tak boleh, nak cuba buang tapi tak boleh buang kan. Boleh. Jangan belajar Sebab aku. Dia dah seminggu lebih dah kan. Ya, Kita betul. masuk minggu kedua. Kenapa Nurul Izzah senyap? Okey. Siapa dia? Dr. Wan G bersama dengan dia daripada 2012. Siapa dia? Nurul Izzah. Kenapa Nurul Izzah senyap? Benar. Okey, dalam situasi sebelum-sebelum ni, Nanti aku benar tidur tak? kat luar rumah tau. Ini cerita pengalaman. Pernah tak berlaku situasi genting macam ni tapi Izzah senyap? Pernah? Ya, benar tak? Tak, dia tak sihat. Ataupun you push dia, apa ustaz kata, no Izzah, you kena cakap benda ni. Tak, dia tak sihat. Okey, saya put konteks Saya put konteks Skrip yang sama. Setelah Nurul Izzah menjadi timbalan presiden, ini sebelum Ustaz Wanji meletakkan jawatan tapi Ustaz Wanji sebenarnya senyap lepas tu. Lepas menang timbalan presiden, Ustaz Wanji dah tak 2018 banyak berinteraksi. dia Lepas Dah 2022 Pemilihan. parti lepas tu Ustaz Wanji macam dah senyap dah. Okey, tak apa. Kita tolak. Tak nak Ustaz Wanji di luar. Tapi lepas itu Izzah pun senyap. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Mesyuarat Agung Tahunan Cabang yang baru-baru ini, tahun mesyuarat pertama, Izzah tak pergi tau, tak datang. Izzah tidak hadir pada Mesyuarat Agung Tahunan Cabang pematang. So maknanya bukanlah yang orang tuduh Raf tak datang, dia pun Izzah tak datang. kan? Izzah tak datang. Lepas Okey. tu dia pun tak datang convention. Dan yang kedua, Konvensyen Pakatan Harapan di Johor, Izzah Boleh tak tak pergi. datang. Izzah tak So pergi. itu yang nak tahu kan, sepanjang pengalaman Dr. Wan G Bersama sebagai strategis Bersama. sebagai strategis. Kalau situasi berlaku macam ni, apa sebenarnya? Malam ni aku nak tidur dalam bilik. kita panggil dia ustaz, kita panggil doktor Wan G. So pandangan doktor lah, pengalaman. Tak boleh. Dia orang nak belajar aku hampir. Tak kan, senyap kan? Betul, Senyap ni, parti kau tengah kena attack ni. Tak tahu. Bersama ni sedang berkembang mekar. Oh. Kau sebagai general perang yang sepatutnya orang yang membawa Bersuara spear, lah kan? bersuara ataupun at Bukan least dekat pandan dia tak ada. tak ada. Oh, baru ni tak ada. Tak ada. Semalam ni lah kan? Semalam tak ada. Tak ada. So Negeri Sembilan pun dia tak ada. Tuan-tuan Johor dia- tak ada. itulah sebenarnya Dr. Wan G silap keluar awal. Kalau dia kat dalam, kita boleh tahu. Betul. Mungkin dia bagi tahu, Ustaz, saya sebenarnya nak masuk bersama. Apa pandangan Ustaz? Ada tak kemungkinan? Sebagai strategis lah kan. Betul juga. Mungkin juga dia masuk bersama kan. Ya. Tak terkejut tak kalau dia masuk bersama? Terkejut. Ya. Mungkin lah kan. Mungkin Izzah baru sedar bila dia tengok move bersama ni. Kan, dia baru sedar yang apa yang Raf sebut dulu. Kan? Okey, Okey, bila bila ni terkejut lah. Mungkin tak terkejut tak kalau Izzah dia masuk bersama. Tak terkejut. Dia tak, Ustaz tak terkejut. Dia terkejut. Dia Okey. terkejut sebab apa? Masa Masa dia datang dengan Saifuddin, pujuk Raf kan. Kami ada masalah Farhash, Betul, apa Ramanan. semua kan, Ramanan apa semua ni. Kita perlukan you untuk dalam ni. Lepas tu Raf gelak-gelak. Lepas tahun kan dia kata, you KDN betul. kan? You anak you presiden. pula anak Perdana Menteri. Perdana Menteri. Tangkap je lah Farhash ni apa masalah dia. So, apa yang dibincangkan pada malam tu, yang kita percaya Dr. Wan G tahu, dan episod 2 ni dia tak nak dedah kan? Tak apa. Dah biarkan dulu. Ustaz Wan G tahu. Mungkin timbul kesedaran. Mungkin. Dia kata bapak aku tak boleh pergi dah ni. Betul. Kan? So kalau aku follow lagi, aku kekal lagi dengan aku menjunam. Betul. Tapi Ustaz Wan G kata tadi tak terkejut. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak ada jawapan lah? Mana boleh? Ni Mana boleh? luar biasa. Luar biasa. Tiba-tiba dia tak ada Sebab jawapan. Doktor kan, masa dia buat metodologi tu dia ada thesis, dalil-dalil kuantitatif, kan. kualitatif semua. So apa dalil yang menyokong? Okey, saya tak nak tanya Ustaz Wan G lah, tapi saya tanya juga. Ini teknik kita kan. Tak terkejut tu, adakah ialah ustaz mengenali seseorang sosok tubuh bernama Nurul Izzah tu? Mungkin kerana jauh di sudut hati dia tu masih ada lagi prinsip yang kita sebut tadi. Dan sekarang ini prinsip itu sekarang berlaga di antara Bapak. consciousness, ialah rasa kesedaran pada kebenaran
Kita pun tahu Izzah ni honestly speaking lah, mengenali Izzah ni on the personal level, dia ni ada self consciousness dan righteousness yang tinggi juga sebenarnya, sampai ada orang gelar dia Salafi Wahabi kan. Okay, itu cerita lain. Tapi dia ada self consciousness yang tinggi, but konflik dia adalah pada hubungan dia dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia bukan binti Anwar Ibrahim, mungkin mudah dia buat keputusan. Macam saya bin Morni kan. Senang, Faizal Rahman bin bapak dia kan. Senang kita buat keputusan. Wan Ji bin Wan Hussein. Senang. Tapi berkemungkinan sebab dia binti Anwar Ibrahim tu, bebanan pada keluarga menyebabkan dia. Tapi sekarang ni itulah dilema itu terlalu besar dan terlalu berat. Sehingga kan setahun terlalu jarang dia membuat komentar tentang politik. Terlalu jarang. Dia duk cerita pasal pembangunan negara lah, kemiskinan lah, wanita lah, which yang tu dah ada menteri-menteri dia. Buat apa dia nak sebut? Dia bukan pembangkang. Ini jawapan ni memang Dr. Wan Ji tau. Okay, next week kita jangan beli nasi lemak burung dengan tu. Next week kita beli yang apa yang ni. Tapi Punjab. Tapi Rafizi Nurul Izzah pernah sebut satu benda lah. Apa dia? Dia kata Rafizi ni kawan saya. Okay. Rasa cukup kot jawapan tu. Okay, Rafizi So ni antara kawan dan papa, dia pilih papa lah. Dia bukan isu Sebab dia silent Zat. Tak, dia rasa macam ni. Dia hargai kawan lah. Kalau orang banyak tolong dia hargai. So Dia ada psikologi tu lah. psikologi. Terhutang budi lah. Terhutang budi. So not really about prinsip lah sekarang kan. Sebab kalau kata prinsip, takkanlah dia tak sedar bapak dia dah berubah jauh. Dah lah macam Rafizi cerita tu lah. Yelah, memang Rafizi cerita kan. Dia main terlepas ni jumpa. apa revisi cerita? Tak, Rafizi main jumpa. Kan dia jumpa Rafizi dia bersama Saifuddin tu kan. Rafizi cerita kan. Maksudnya dia meluahkan benda tu pada Rafizi. Kalau lah Rafizi dia anggap sebagai musuh, dia takkan luah benda macam tu pada Rafizi. Rapat juga lah dengan Rafizi. Sangat rapat lah dengan Rafizi. Rapat. Dia tidak biasalah rapat dua kawan tu kan. Tapi tiba-tiba bila betul juga. Yelah, masa bapa dia kat dalam. Betul. Siapa yang sokong perjuangan dia? Betul. Sebab ada orang yang baik. Hatta orang duduk baik dengan Anwar Ibrahim pun dia pernah sebut. Dia kata masa Anwar Ibrahim dalam penjara ni, Rafizi banyak buat sesuatu. Besar lah Kerja Rafizi. Dan kita kan Sebab masa tu kan orang duk bercakap mungkin SPRM nak tangkap Rafizi kan. Ingat tak? Masa tu lah. Saya ada cakap takkan macam ni kot situasi dia. Lepas tu orang cakap, padahal orang ni memang gila lah Anwar Ibrahim tu. Dia memang taat setia kepada Anwar lah. Walanon. Ahmad Walanon lah, bukan Walanon biasa. Tapi dia terkeluar daripada mulut dia cakap depan saya. Dia kata Rafizi ni banyak tolong Anwar masa Anwar dalam penjara. Tapi Anwar tak tahulah. Tak tahulah Anwar punya sikap. So maknanya Izzah ni melihat benda tu lah kan. Rasa sebab saya kenal Izzah ni antara orang yang kalau ada orang pernah tolong dia, dia ingat lah. dia ada sebut salah dia. Dia kenang benda tu kan. Dan lagi berat saya nampak Ustaz Rafizi ni duk tolong dia selama Anwar dalam penjara. Dan yang duk bantai dulu geng-geng Amir. Geng-geng Samsul Iskandar, geng-geng Ya Azmin lah, geng-geng tu lah kan. But now kartel lah. Now yang mana membantu dia semua dah keluar. Dan yang bersama dengan dia adalah geng itu sekarang ni. Geng-geng kartel tu. Geng-geng yalah Sam, Amiruddin dan sewaktu dengannya tu tapi apa halangan saya dia? susah nak cakap sebab Samsul Iskandar aku pun kawan baik saya. Amir pun kawan baik saya kan. Ustaz tak cerita lah, saya lah cerita benda tu. Tapi poinnya adalah yang dia sekarang bersama adalah mereka yang dulu menentang dia. Dan yang berkawan dia duk tinggalkan dia. Tetapi dia atas dasar dia dah terserba salah yang amat besar. Tapi dia tak ada apa-apa kepentingan. Siapa? Kalau kita boleh kata lah. Kalau kita boleh kata selain daripada timbalan presiden tu, tak tahulah apa lagi tanggungjawab besar dia yang bersama dengan Anwar ni secara rasminya tak adalah, kita tak nampak. Dan sebenarnya ini saya nak dedahkan malam ni jugalah. Second info juga memang hari pertama itu kan Izzah kata nak letak jawatan yang ada bawa-bawa ni keluar dan dinafikan, Izzah pun sendiri menafikan. Actually it's true. But now there is a recent news juga bahawa memang dia nak give up the jawatan. Dia nak letak jawatan dan dia serahkan kepada Amir. Kepada Amir. Amir kan ke naib pertama. Naib satu. Jadi kira dia jadi timbalan lah.
Amir akan naik timbalan. Alasan yang digunakan oleh Izzah lepas ni adalah kesihatan lah. Betul lah Ustaz sebut tadi. Pemangku timbalan lah. Pemangku timbalan, ya. Amir akan naik, naik tu tak kisahlah. Kerana Izzah menggunakan alasan dia memang tak sihat. So I think the best way untuk Izzah adalah untuk dia guna alasan itu sebenarnya. Ialah konflik dia adalah dia akan lawan kawan yang banyak menolong dia, itu yang pertama. Itu tak kisah sangat. Tapi dia akan melawan kawan yang dia tahu memang kawan tu tak. Kawan tu memang kuat. Yelah, Susah. bayangkan dia tahu as a matter of facts that memang Raf tak terlibat dengan Am. Betul. Tapi kerajaan papa dia sekarang menjadikan Raf sebagai subjek kepada siasatan. Dan bercanggah dengan prinsip dia. Bercanggah lah mesti dia. So silent dia ni tadi menunjukkan betapa dia tak bersetuju dengan Anwar Ibrahim. Boleh kita buat rumusan macam tu? Mungkin lah. Mungkin Tapi okay, can I tarik sikit pasal Am tadi tu? Apa the latest? I mean, yalah. Okay, boleh update sikit tak sebagai yang bersama? Bukan tak cukup bukti tu. Apa dia? Statement daripada SPRM baru ni. Ini yang menariknya. Dia ada dua benda. Ni kita cerita pasal Am pula Okay, apa cerita? Dia ada dua benda besar pengumuman KP baru SPRM kan. Bila dia kata Am ni akan mengambil masa siasatan yang lama, memandangkan dia kena minta bantuan. SPRM perlu minta bantuan daripada AGC untuk rakam percakapan. JC? Peguam negara lah, Jabatan Peguam Negara, AGC, untuk rakam percakapan individu di Taiwan dan juga di UK. Pertamanya, benda ni kelakar lah. Kan? Kenyataan itu kelakar sebab bercanggah dengan keterangan KP lama Azam. Betul. Masa Raf tengah bagi statement hari kedua, hari ketiga, belum pun habis lagi. Sebab lepas tu dia kena panggil lagi kan. Dia dah dengan tergesa-gesa, terburu-buru, dengan gelojoknya dia cakap 2 nama akan dihantar kepada Jabatan Peguam Negara untuk dapatkan arahan tuduh. Bermakna siasatan dah lengkap Seolah-olah dan yang terbaru tu bukan tak cukup kan? Okey, itulah nama nak menunjukkan betapa percanggahan tu berlaku. Tiba-tiba you ambil alih tak sampai sebulan pun lagi kan. berapa hari Tiba-tiba you kata ada saksi lain nak kena ambil, siasatan mungkin akan mengambil masa yang lama. Masa So, tak cukup. maknanya pada masa Azam Baki sebut, kau sebut dalam keadaan kau ada malafide. Betul. Macam mana IO, kita syak IO yang sama lah. IO yang sama ni, dia present dekat Azam Baki. Gedebak, elemen dah fulfill, okey, kita boleh cadang 2 nama untuk tuduh. Untuk dapatkan kelulusan AGC untuk tuduh. So, takkan IO yang sama brief KP baru? Sebenarnya tak cukup lagi. Kan, sebenarnya evidence tak cukup lagi. Kita perlukan masa lagi. So, KP, ini senario lah. Saya cuba gambarkan kalau situation saya dekat dulu lah kan. So, IO datang kepada kita, explain, brief. Lepas tu KP tengok, kita pun tengok. So, elemen dah cukup belum? Elemen dah cukup. Yang ni mana? Yang ni mana? So, takkan IO yang sama, brief KP baru, elemen masih tak cukup. So, kalau IO yang sama, maknanya selain Azam Baki, IO ni pun problem. Kertas siasatan tak komplit. Betul. Tapi kau dah boleh cadangkan nama. Maknanya kau melupakan orang yang ada niat jahat masa kau memberikan kenyataan kepada media. Dan Azam Baki ni kita tengok dia paling berani, dia paling hebat menurut Anwar Ibrahim. Paling terror, paling pandai. Tak ada orang lain dah boleh mengetuai SPRM. Boleh keluarkan kenyataan yang jelas berniat jahat. Malafide ni berniat jahat maksudnya. Niat jahat. So dia buang masa, buang masa. duit. SPRM tengah sekarang ni kita takut dia ulang skrip 1MDB lah. Dia hantar pegawai pergi jumpa Tengku Mahkota lah, apa benda, Putera Arab Saudi, balik mengesahkan. Azam Baki lah tu. Kita dah jumpa, memang ada derma ni betul lah, legit lah apa. Masuk mahkamah begini. Mahkamah kata benda ni satu rekaan. Kantoi lah. Tapi dia dalam kes adik dia tu, agak-agak lah kalau contoh SPRM yang baru ni nak tarik dia buat siasatan, boleh berlaku atau tak? Boleh lah. Apa yang menghalang dia untuk siasat? Tak payah pergi jauh. Bukan adik dia. Yang kes lama lah tu. Dia ada 2 kes tu. Dia ada 2 kes kan? Iyalah. Satu kes baru, satu kes 2. Kes lama. Kan? Yang 2022. Kes yang terbaru, Fahmi Tai Chi kepada KSN. Silent begitu, bersara dengan tenang dia. Dan tidak ada apa-apa notifikasi. Tak ada apa-apa. Siasatan pun tak dibuka, apa pun semua tak boleh. Tak senyap begitu ni. So tak ada apa-apa halangan untuk KP baru ni bagi arahan untuk buka siasat balik. Boleh sebab kesalahan tu dilakukan semasa kau penjara awam.
kesalahan jenayah ni terpakai selama boleh mana sampai kau mati. Sampai mati. Selagi kau hidup boleh. Boleh. Sama lah dalam kes Zahid Hamidi juga kan. Sama. Sama. Maksudnya tajuk sini AG lah pula kan. AG lah. Maksud AG kata buka lah. Buka. Buka lah. Dia atas KP. KP juga. Kata KP, KP. dan juga AG lah. Tapi KP lah paling utama. KP lah paling utama. So, saya nampak dekat sini dua kan. Satu, tiga lah. Pecanggahan antara KP lah baru dengan Azam. Yang kedua, Taiwan dengan UK ni buang masa wayang je. Buang duit saja. Tak boleh ke dia nak panggil orang Taiwan dan UK tu bagi kata Itulah yang sekarang ni dia berbeza jurisdiction. So dia minta jurisdiction. AG sini, sembang AG sana lah. Payah lah. Ni wayang. Start wayang lah. Yang ketiganya, ni dari sudut politik lah. Saya nampak, tarik sampai hujung penggal. Tarik hujung penggal, siasatan dah lengkap. Kita akan tuduh Rafizi Ramli. Nampak tak? Di saat parlimen, masa nak pilihan raya. hujung-hujung pembubaran. Boleh jadi lah. Untuk alam move Rafizi lah. Yeah. Dia boleh bertanding. Benda ni boleh kita nampak Boleh betul nampak. lah. Dia Rafizi boleh bertanding. Cuma image lah. Tengok Rafizi kluster mahkamah. Dah kluster mahkamah. Kena tuduh baik. Dah kluster mahkamah. Ini tengok Rafizi macam mana kamu boleh memilih pemimpin kluster mahkamah. Padahal dia yang buat hukuman tu. Mungkin 5-6 tahun akan datang Rafizi tak bersalah pun. So KPS per M pada saya, dalam komen saya share dekat media sosial, saya cakap langkah pertama KPS per M ni songsang lah. Kan? Betul. Songsang. Nak pergi Taiwan sampai UK, kau siasat dulu jemaah menteri ni. Sorang pun tak panggil. Tak panggil Puan Anwar. Tak panggil pun Anwar. Tak panggil pun BT. Tak panggil pun Peguam Negara yang duk brief Anwar tentang perjanjian dan sebagainya. Yang kau sibuk nampak, kita perlu pergi Taiwan, kita perlu pergi UK. Kejap. Kalau perjanjian MITI ni di antara negara, which is MITI dengan ARM, peguam negara akan terlibat ke? Dia terlibat lah sebab Jabatan Peguam Negara yang go through agreement. Jadi bukannya Kementerian Ekonomi. Jadi kalau sekiranya agreement itu sepatutnya peguam negara kena panggil. Peguam Negara, dia yang atas kapasiti dia akan advise Anwar Ibrahim. Tapi tak kena panggil. Tak kena panggil. Peguam So kenapa negara. kau nak buang duit sampai ke Taiwan, sampai ke UK? Itulah dia. Ni jemaah menteri, sebab tuduhan dia adalah Seksyen 23 adalah kita katakan menerima imbuhan. Kan? Imbuhan tu sampai sekarang silent. Berapa sen? Berapa ribu? Berapa ratus ribu? Berapa juta? Berapa bilion? Silent. Tak ada. So yang kedua, konon-kononnya tergesa-gesa. So keluarkan semua minit-minit jemaah menteri ni. Apa yang kau kata tergesa-gesa ni? Silent. So pada saya memang KPS per M sekarang ini, walaupun hari pertama dia masuk, kita nak jadi lebih lebih efisien lah, lebih bersih lah. Nampak sama, mengulangi dan meneruskan skrip yang sama. Itu saya kata tu, ujian sebenar KPS PRM adalah beberapa perkara tadilah kita sebut tadi tu kan, tentang kes Rafizi, tentang Azam Baki, dia nak ambil tindakan atau tidak. Itu pertama. Kedua, kalau kau buat benda yang sama, yang serupa dengan sebelum ni, bermakna tukar kepala tak cukup. Tak ada apa. The system is already there, the people already in place. Reform system lah. Sama je lah. Sama je. Tak adalah RCI tak apa boleh yang buat. RCI tak boleh buat. Silent sampai sekarang. Silence sampai sekarang. Orang PKR ni kan parti terpaling RCI. Yang tahu Tio Beng Hawk lah apalah. Tapi sekarang ni tak ada. Okay, ni last issue kita bawa hari ni, sejam lebih dah kita kan. Ada seorang penganalisis daripada UUM. Hari ni dia tulis, seorang doktor atau profesor tak ingat lah. Dia mengatakan bersama ni akan jadi nasib sama seperti pejuang. Right? Alasan dia mengatakan kerana satu-satu gerakan atau parti itu tidak boleh disandarkan kepada satu individu. So dalam kes ini dia merujuk pada Rafizi lah. Kerana bila individu itu tidak ada nanti, bermakna parti itu akan pergi. Okay, start. Pejuang bersama akan sama tak nasib dia? Pejuang ni merujuk pada Tun itu kan. Yang Tun Mahathir punya parti lah. I mean, anak dia lah Mukhris. Susah nak cakap juga sebab Tun M ni style politik dia, kalau saya nak buat bandingan lah antara Tun dengan Anwar dulu kan. Tun ni saya perhati masa untuk nak jatuhkan Najib Tun Razak itu 2018 kan. Tun ni dia punya prinsip kena bersatu, kena berpakat. Sebab saya ingat masa tu ada sikit gaduh tentang isu apa tu, tapi menyebabkan antara PKR Bersatu Pejuang dengan DAP ni serang menyerang lah. Lalu Tun ni ada satu ucapan dia sampaikan, saya ingat sebab saya ada kat Penang, Seberang Jaya. Dia cakap, tapi dia cakap Tun ni dalam nada bergurau lah. Dia kata janganlah bergaduh, nanti saya tak boleh jadi PM. Orang gelak.
Jadi saya faham strategi Tun ni adalah apa-apa pun kita kena berpakat. Gabung. Kan? Kena berpakat. Dan saya rasa mungkin itu strategi Tun turun-temurun menyebabkan dia boleh survive dalam politik selama 22 tahun. Ya. Saya faham itulah. Itu strategi Tun. Tapi PRU yang lepas dia pula kalah teruk. Kalah pula dengan orang tak pernah sabar. Hilang pozit lah tu. Oh, Allah mak Pak Haji ni pula siapa dia lah kan. Tapi Tun kalah lah. Jadi saya selalu menilai mungkin ada perubahan cara orang melihat tokoh. Berubah kan. Tapi benda ni berbeza dengan pendekatan politik Anwar Ibrahim. Pendekatan politik Anwar Ibrahim bila dia berkuasa, sebenarnya dia menciptakan lagi perpecahan. Dia bukan mencipta kesatuan. Kesatuan. Tun tadi kesatuan. Kesatuan. Sebab dia cari macam mana ruang. Kita apa-apa fokus pada satu tajuk, Najib. Mari siapa pun. Tun clear. Sebab tu bila orang tanya, sebab kalau kita ingat pada masa tu, antara slogan yang dimainkan adalah kleptokrasi. Kleptokrasi, ya. Kleptokrat. Kita pun tak pernah dengar masa tu. Tiba-tiba dengar kleptokrat binawi apa pula kleptokrat kan. Tapi bising lah perkataan tu. Tapi Tun dia selalu, dia tahu kleptokrat ni adalah Najib. Najib ni kleptokrat. Dia buat label. Dia buat label mudah. Lepas tu dia pergi timbul soalan dia. Apa komen Tun pasal Najib? Penyangak. Dia simple dan clear cut. Tajuk dia satu. Tajuk ni adalah Najib kena bagi jatuh. Betul ni strategi Tun. Anwar tak tahu, dia lain. Dia sebab pusing-pusing. Kita tak faham. Sebab saya pernah tanya satu wartawan. Tanya wartawan dia kata sebenarnya dalam ramai-ramai ahli politik Malaysia ni, statement siapa yang paling best? Dia kata dua orang. Statement tokoh politik yang kita nak ambil bila kita tanya dia dua. Yang pertama Tun Aziz, yang kedua Mahathir. Clear. Oh, masa itulah saya pun tanya, Anwar, Anwar ni kita tak tahu nak ambil berita. Dia cakap tu abstrak sangat. Kan? Kata wartawan lah, saya fikir, tapi saya rasa saya faham. Sebab Tun Dr. Mahathir ni dia tak suka guna jargon yang hebat-hebat. Dia bagi cara dia tulis pun sama. Pam kan. Jadi itu okey tahu dia nak cakap apa. Dan saya pun tengok macam saya lama dengan Tun Aziz Jadi saya nampak Tun Aziz pun benda yang sama. Dia tak suka romet-romet ni. Kalau orang cerita benda ni dia tahu, aku bagi tahu orang tak faham dia lain lah. Faham pun okey, clear kan. Jadi saya nampak itu pattern politik Tun. Anwar Ibrahim dia dalam PKR tu sendiri dia boleh pecahkan di antara Rafizi dengan Azmin. Ya. Dia pecahkan pecah perintah kan. Ya, pecah perintah. Dia pergi cerita kat Rafizi, dia kata Azmin ni gini-gini. Dia pergi cerita kat Azmin, Rafizi gini. Last kali dua-dua tu tahu. Oh, rupa-rupanya kau yang hasut ni. Dua-dua lawan dia. Dia dapat surat daripada Rafizi, dia bagi kat Farhas. Jadi dia kaedah dia dalam parti tu dipecahkan. Bila Azmin dah keluar, dia pergi gaduhkan pula Rafizi dengan orang lain pula. Kan? Yang terdekat dengan anak dia sendirilah. Dia pergi gaduh. Tu style politik Anwar Ibrahim. Dan realitinya hari ni dia bukan semata-mata buat dalam parti, dia buat dalam negara pula. Dan itulah realiti kita tengok situasi DAP apabila melihat Anwar Ibrahim. Menyebabkan DAP pun dah tekan macam-macam pada Anwar Ibrahim. Dalam DAP pun bergaduh sekarang ni. Ada polemik. Bergaduh. Jadi sikap dia terhadap UMNO, situasi dia boleh begitu kan, segi politik Anwar Ibrahim. Jadi itu bandingan di antara dua lah. Kita nak bandingkan dengan satu lagi tu karakter, namanya Rafizi Ramli bersama kan. Saya tak tahu Rafizi ni dia plan apa. Sebab bila tengok situasi politik dunia, apabila orang macam VJ, seorang pelakon yang dia boleh menang dalam pilihan raya, walhal orang tak pernah kenal dia sebagai ahli politik. Dan bukan tak kenal parti dia pun. Parti pun parti baru. Macam mana dia boleh menang? Mungkin sebab situasi media sosial yang begitu menyebabkan Rafizi ada plan sebeginilah. Jadi saya tak rasa strategi Tun itu sesuai untuk dalam pasca sekarang. Dia mungkin ada strategi yang berbeza. Mungkin strategi Tun itu kalau kita nak samakan dengan Pejuang, pada masa itu mungkin sesuai. Pada zaman sekarang mungkin berbeza. Untuk menyamakan Pejuang dengan bersama sekarang ni agak janggal lah. Agak janggal. Dia panggil apa Kalau istilah fiqh panggil al-qiyas ma'al fariq. Dua perbandingan yang berbeza. Sebab tak kena. Sebab dua zaman berbeza dan cara capture maklumat dah berbeza. Sentimennya berbeza. Sebab ketika itu tu cara tajuk bunuh Najib ni dahsyat. Dah bunuh bukan bunuh betul maksudnya membunuh berusaha untuk menjatuhkan Najib tu. Dia lain, sentimennya lain. Sebab yang penting juga kita kena ingat perlawanan tu Anwar tak dalam penjara. Betul.
Kan, Presiden PKR dan juga Presiden Pakatan Harapan ketika itu tu Kak Wan, Wan Azizah. Dan Wan Azizah ni kelebihan dia ni, dia suka berbincang. Betul. Kan, dia suka berbincang. Saya ingatlah antara ni mula aku nak cerita pula. Cerita lah. Cerita dah. Cerita. Dia ada satu cerita lah kan. Memang keluarga Anwar Ibrahim untuk menerima Tun Dr. Mahathir ni tak senang. Menangis Nur Izzah tu sebenarnya. Menangis. Anak-anak Anwar Ibrahim tu menangis. Nak boleh terima ke orang nama Tun Dr. Mahathir. Masa 2017, 2016. Sekitar masa tu nak lah. gabung lah. Masa nak gabung. Sebab Tun dia datang bermula dengan Parti Amanah dulu. Dia pujuk Amanah, Amanah setuju. Dan cara Tun mempengaruhi Amanah cukup senang. Hanya pergi makan rumah Mak Sabu je. Makan masakan Mak Sabu kan. Lepas tu Tun puji Mak Sabu masak sedap. Lepas tu membawa Amanah terima Tun. Senang. Bahkan yang mencadangkan Tun jadi PM ni pun datang daripada Amanah. Oh ya? Usam. Formula tu Usam masa tu dia Amanah lah kan. Dia yang cadang. Dia kata apa salahnya kalau kita letakkan Tun sebagai calon PM. Dan memang benda tu gelegak dalam PKR. Gelegak dalam PKR ni masa tu kan. Lepas tu yang keduanya dia dapat daripada DAP. Caranya tak susah, ada YouTube pun ada. Bila duduk dia, lepas tu pimpinan DAP penuh kat belakang. Lepas tu ada Lim Kit Siang sebelah, dia pun kata dulu yang dok merosakkan DAP ni saya. Senang je Mintu goreng. Kita pun Tun ni luar biasa dia punya kering kan. Dia ludah tu ngakak-ngakak dia boleh jilat macam tu. Punya canggih tu dan mengagumkan. Demi untuk whatever objektif dia lah. Sampai tahap itu. Jadi saya ingat pada masa tu yang susah nak terima ni adalah PKR dan bermula daripada dua orang lah sebenarnya, Nur Izzah dan juga Kak Wan Azizah. Ya, betul. Gila. Ceritanya susahnya nak terima. Tapi ada 2-3 kes yang menyebabkan kena terima. Yang pertama tekanan daripada pihak Amanah dan juga DAP lah terhadap PKR supaya kena terima. Tambah pula Kak Wan ni ketua Pakatan Harapan pada masa tu kan. Betul. Lepas tu berlaku convention Pakatan Harapan yang pertama dekat ADCC Shah Alam. Saya pergi sebab saya diminta untuk tulis speech Kak Wan. Saya pergilah. Tengok tulis speech Kak Wan ni. Masa tu. Jangan samakan dengan sekarang. Macam kita sebut pejuang kan. Pada masa tu kan. Saya ingat lagi masa tu. Jadi kita tulis speech lah. Speech Nurul pun saya buat pada masa tu. Jadi speech Nurul berucap lah masa tu. Dia ucap. Sebab pimpinan kena berucap. Oh, dia pimpinan. Yalah, dia naik. Tapi ucapan main-main dia tulis skrip untuk presiden. Okey. Lepas tu dengan Izzah sekali je. Okey, lepas tu Faizal ni. kita kena bagi kredit. Bukan senang. Nak cara kredit punya sindir aku. Rumah kau ada bilik kosong kan? Cara bagi kredit punya sindir aku. Nak sindir tak apa macam nak bunuh aku. Okey, sama. Senok minum ni. Lepas tu bila sebab kawan suruh hadir lah dalam program tu, saya pergilah. Masa kita duk berjalan-jalan tu, tiba-tiba masa tu kawan telefon. Dan sebenarnya saya tak tengok tentatif. Saya tahu pergi tulis, lepas tu duduk dengar melangot. Sebab saya ingat pada masa tu Nizam mai jumpa. Dia tanyalah. Sebab Amanah masa tu ada polemik sikit, terutama Amanah Perak. Dia tanya saya, apa pandangan Ustaz? Apalah isu Perak tu, isu Amanah tu. Cuma masa duk sembang, tiba-tiba Kak Wan Azizah telefon. Wan Ustaz, dia kata, Mahathir nak datang ni. Kata, datang program tu? Saya tak tahu dalam tentatif tu tak ada Mahathir. Lepas tu saya tak terfikir pula yang Mahathir ni bukan entiti Pakatan Harapan lagi. Belum diterima lagi tau. Sebab ahli PKR ni tak ada keputusan dalam menerima Mahathir ataupun tidak. Betul. Tu asal cerita dia kan. Jadi saya fikir, saya tanya balik lah, apa masalah kalau Mahathir datang? Sebab soalan tu ditanya kerana saya tak tahu tajuk Mahathir tu kan. Kawan kata lah, Ustaz, Mahathir ni iyalah apa masalah Mahathir tu kan. Biarlah apa masalah dia. Kalau dia tak datang jadi macam mana, tak datang kalau dia datang jadi macam mana, tak datang jadi macam mana. Kan? Saya hanya fikir politik pada masa tu kan. Saya fikir naratif macam mana nak pergi tajuk ni. Cuma Kak Wan ni last sekali dia kata, tak ada macam ni lah Ustaz. Ada dalil tak? Ada tak Quran ke hadis ke? Oh, Kak Wan nak dalil. Dia nak dalil. Rujuk. Kan? Jadi maksudnya kalau Mahathir datang, kena sambut ke tidak, paling tidak pun dia boleh sebut Quran kata, hadis kata. Kak Wan. Mana tu Kak Wan kan? Saya bila sebut, kalau lagu tu adalah dalil Kak Wan. Saya jawab spontan, kalau adalah dalil tu. Dalilnya ada satu hadis Nabi sallam. Nabi ada kata, "Idza atakum karimu qaumin fa akrimu."
Kan? Ada satu dia sahabat lah kemudiannya, tapi awalnya tidak Islam, dan ni adalah orang yang berpengaruh dalam satu kaum. Dia datang. Dia datang dalam majlis Nabi, Nabi sambut. Dan sahabat mempersoalkan, kenapa kau sambut orang tu? Padahal dia bukan Islam. Dia bukan Islam dan dia berpengaruh. Dan dia ni memang ada jahat dia. Di kalangan sahabat. Musuh lah. Macam Dia musuh lah. Bahasa budaya macam musuh lah. Musuh lah. Kan? Dia datang jumpa Nabi. Tapi lepas tu dia masuk Islam, jadi Muslim yang baik. Kan? Dia jumpa Nabi SAW. Sahabat Nabi, dia tu tak baik Nabi. Nabi kata, idza atakum karimu qaumin fa akrimuh. Nabi kata, kalau datang kepada kamu ketua yang ada dimuliakan oleh satu kaum, kamu kena muliakan dia. Itulah hadis kawan. Kawan kata, okey, kalau macam tu kawan akan sambut Tun Dr. Mahathir kerana hadis tu. Tu asal cerita dia. Letak telefon tu saya dah mula rasa kesalah aku bagi pandangan. Masa tu tak terbayang lah Anwar kena tak terfikir. tak terfikir lah. Sebab Tun tu dia pergi tu adalah selepas Tun pergi jumpa Anwar Ibrahim dekat mahkamah. Dekat mahkamah kan, dia bersalam tu kan. Okay. Sebab benda ni Saifuddin Nasution pernah cerita lah kat saya. Dia kata lepas Anwar jumpa dengan Tun tu, tak ada apa pun bersalam. Anwar hanya tanya, Tun apa khabar? Itu je. Apa khabar? Tun kata sihat. Pak ambil gambar bising. Cuma canggihnya Tun Dr. Mahathir lepas dia keluar, wartawan pergi tanya Tun, apa bincang dengan Anwar Ibrahim? Jadi Tun kata kita ada rancang persatuan Mahathir goreng hangit. Padahal tak ada pun. Tak ada apa khabar. Apa khabar Tun? Itu je kan. Alamak, power gila Mahathir punya goreng hangit kan. Nak cerita tu asal kejadian tu berlaku. Tapi lepas pasal tu ada kes, ada isu melibatkan family Anwar Ibrahim susah nak terima. Mahathir. Sebab Mahathir tu, kau tak kata apa ke bapak kami? Macam itulah bahasa mudah dia kan. Rasa hati tu ada lah. Rasa kau fitnah sampai tahap tu. Kan? Tiba-tiba senang pergi jual, ada agenda bersama. Kan? Dan menyebabkan Saifuddin Nasution selepas pada tu dia pergi jumpa Anwar Ibrahim. Ni cerita Saifuddin lah. Dia kata, Anwar Ibrahim kata, aku terbayang muka anak-anak. Aku terbayang muka anak-anak aku. Kata Anwar Ibrahim. Jadi Saifuddin cakap lah sebelum dia kata tu, nampak macam seronok jumpa Tun Dr. Mahathir. Kan? Dia kata aku terbayang muka anak aku seorang ni, aku rasa betul ke tak lah apa macam tu lah lebih kurang. Tapi last kali tu saya terima lah kalau orang datang sebagai tetamu. Yelah sikap kita lah kan. Memang kena ada sikap macam tu. Apatah lagi kita sebagai Muslim. Betul. Tu cerita dia kan. Jadi lepas daripada tu kawan susah nak terima. Kan? Nurul Izzah apatah lagi. Berat. Sebab ada satu program Tun anjurkan di Pajaras. Satu program kutip derma untuk pilihan raya pada masa tu. Masa tu saya dekat Penang. Ada usrah dengan kawan-kawan amanah di Penang. Saya tengah usrah tu tiba Nurul Izzah telefon. Dia telefon, dia kata, Ustaz, Tun Dr. Mahathir nak datang program, Tun Dr. Mahathir buat program dekat Pajaras. Saya kalau sebut Pajaras dekat rumah saya. Rumah saya semua kat Pajaras. Kan? Aku pengundi Ramadan tau gitu. Tapi jujur cakap lah menyesal kan. Jadi bila bila ingat saya Rizal telefon tu, YB Nur Rizal telefon pada masa tu, dia kata masa Kak Wan pergi program tu untuk minta derma, pada program tu anjuran tu Mahathir punya geng lah. Duduk sebelah Siti Hasmah tanya Kak Wan, Nurul tak datang ke? Nurul tak datang ke? Jadi Kak Wan ni dah telefon Nurul. Siti Hasmah tanya, kenapa tak datang? Jadi Nur Izzah ni pun dalam perjalanan pergi. Dia pun telefon, dia tanya, saya kena pergi ke tak? Manalah aku tahu. Dia tanya Ustaz? Dan telefon. Masa tak dalil lah tu. Tak ada. Cari dalil lah kot. Cari dalil. Pergi tak? Allah mak, aku nak jawab macam mana? Kita pun bela juga kan. Allah spontan ni pula tak sempat nak fikir ni. Cuma terlintas dalam satu benda dalam fikiran saya pada masa tu. Saya tanya, dalam tu program apa? Dia kata program minta derma, siapa anjur, pejuang. Kan? Pejuang? Belum lagi pejuang Masa tu Mahathir lah. Bersatu kan? Betul lah. Parti Mahathir lah. Parti Mahathir lah. Dia kata cuma Siti Hasmah tanya Kak Wan ini. Saya ni bila Kak Wan telefon, sebab salah lah. Cuma saya ni pun jadi sanksi. Nak pergi tak nak pergi. Masa tu dalam jalan dah. Izzah cakap? Dalam telefon tu. Lepas tu saya kata gini lah. Dalam tentatif tu, YB Nur Izzah ni ada kena berucap tak? Tak ada. Kalau tak ada balik lah. Jadi saya dengar Izzah ni cakap, Atikah balik. Atikah tu dia punya dia kan pada masa tu. Masa tu juga balik. Maksudnya family tak boleh terima. Pada peringkat awal susah nak terima Tun Dr. Mahathir ni. Tapi kita faham sebab Tun buat gila.
Tun buat pada family Anwar Ibrahim ni gila babi lah. Ya, kita pun Bukan faham. biasa punya Itu gila. sejarah lah. Sejarah. Segi sejarah dia kan. Kita pun faham kalau kena kat kita pun kita ambil sikap yang sama Kita juga. tak tahulah dia balik sebab apa. Sebab bila penasihat kata balik, dia balik lah. Tu ada penasihat? Sekarang tak adalah Hilang penasihat. lah. Ni nak bunuh aku lagi lah. Itu cerita dia. Jadi dia memang nak terima. Tapi Kak Wan sendiri pun yang sama. Sebab masa Kak Wan menang timbalan Perdana Menteri, masa Kak Wan jadi timbalan menteri, saya pernah cakap Kak Wan. Kan, masa tu kami tengah makan lah. Tengah makan tu saya cakap Kak Wan, dia merepek pasal Mahathir. Mahathir ni. Mahathir ni bertaubat kot Kak Wan. Ustaz cakap? Saja gurau kan. Bertaubat Wan. Tak Ustaz, saya tak percaya orang macam ni. Buat Wan. Maksudnya bukan senang tau. Nak terima Yalah. yang nama Mahathir ni kan. Tapi bila kes dekat IDCC Shalam kan. Kak Wan cakap tu, saya kata sambut. Kawan kata Kak Wan sambut. Okey. Saya rasa betul ke tak? Sebab Dr. PK masalah family dia terhadap Anwar Ibrahim pada masa tu, saya tulis WhatsApp kan kepada Nur Izzah. Sebenarnya Kak Wan dia telefon, dia kata gini-gini, Ana bagi pandangan macam ni Izzah. Okey ke tak? Izzah kata betul lah tu sebab ada hadis. Tapi rupanya kesan daripada Kak Wan sambut tu itulah membentuk keputusan untuk menjatuhkan Najib. Bersama kan? Kosong besar gila. Jatuh Najib tu dan bebas Anwar Ibrahim. Memang bebas Anwar Ibrahim tu. Besar sumbangan Ustaz ni. So, Cerita ni memang klasik lah, bukan semua orang tahu kan. Yalah. Tapi saya tengok Kak Wan ni berjiwa besar. Sebab masa hari pertama menang, Kak Wan ni menghadap istana. Istana minta Kak Wan jadi Perdana Menteri. Betul. Sebenarnya, tapi Kak Wan kata tak boleh, kita dah berjanji. Allah bagusnya Kak Wan ni. Saya kalau fikir Kak Wan ni, saya banyak sebab salah banyak. Sebab dia baik sangat. masa keluar tu tak konsult kawan. Terdiam keluar. Oh. Kan? Macam saya cakap gitulah. Tak boleh lah. Baik kita selamatkan diri kita. Kalau tak di dunia pun di akhirat. Betul. Tapi manalah tahu Kak Wan cakap tak apa ni persen Farhash ni sikit je. Tak kot. Kita tahu kot. Tahu lah. Kita ada conscious kita sendiri kan. Tapi itulah cerita dia tadi. Faizal, last. Bersama ni akan jadi pejuang? Tak kot. Bersatu? Bersama. Bersama. Yelah, pejuang ni kan mati seorang-seorang sekarang ni. Sebab dia lah, dia bergantung kepada satu tokoh Mahathir. Tapi rasanya Sama. pandangan daripada lecturer UUM. Rasanya kalau dia tak tengok sejarah tu. Sejarah pejuang ni, asal usul penubuhan dia, dari sudut tujuan dia tu agak jelas. Pada masa tu, ni saya pernah sebut lah dalam saya punya live kan. Saya cakap pejuang ni dia masuk PRU tu dalam keadaan yang dia terlambat. Sebab masa tu Tun ada konflik dengan arwah Tun Daim. Tun M dia ada konflik dengan arwah Tun Daim. Tun Daim cakap dia nak buat third force. Tun Daim cakap. Jadi bila orang tanya third force, saya terpaksa jujur dan mengatakan bahawa idea third force ni pertama kali saya dengar masa dengan Tun Daim. Saya di approach untuk masuk dengan pejuang pada masa tu. Siapa approach? Tun Daim. Tun Daim approach Faizal Rahman. Sebab dia begini, konsep dia ialah sebelum tu kita dah masa tu dengan Amanah, dengan Allah, saya lupa nama pemimpin Amanah ni kan. Untuk isu Felda apa semua lah. Mazlan Aliman. Mazlan Aliman di Johor. Anak. Anak kan. So lebih kurang setahun lebih juga bergerak sekali. Jadi third force itu ditubuhkan di atas satu konsep yang bacaan bahawa Malaysia dah menyampah dengan parti politik. Bermula daripada tu lagi. Bermula daripada setahun sebelum PRU 18 tu lagi kan. So asalnya idea tu adalah untuk kumpulkan geng-geng tokoh-tokoh NGO, tokoh-tokoh yang memang clean. Tak ada track record dalam politik. Untuk masuk pejuang ni? Pada masa tu bukan pejuang. Jadi Tun Daim dia tak nak tubuhkan parti politik. Tun Mahathir kata, no, Malaysian punya mentality dia tetap nak menerima politik. Kalau selain daripada politik memang confirm kena tolak. Dia pun sebutlah kan macam mana orang yang bertanding dengan kursi bebas, kursi bebas lah kan. Walaupun ada background NGO yang kuat kan. So argument daripada Tun Daim adalah
Oh, itu dalam PRK. Tapi kalau kita berjaya declare this is a third force, kan? Untuk satu Malaysia, dalam konteks PRU, mungkin rakyat terima. Jadi lama ni. Pembahasan ni lama. Kedegang, akhir sekali, as usual lah, Tun M menang. And Tun M menang, dia tubuhkan berjuang. So kalau dia kata tadi, analisa daripada pandangan lecturer tu, mengatakan dia hasil daripada susuk individu, Tun M. tak tepat lah. Sebab pada masa tu memang ada kolektif, ada group berbincang untuk kemukakan third force ni. Cuma yang kalau saya boleh komen, pejuang masuk dalam kapasiti dia terlambat. Jadi kata orang, rakyat terkejut dan masih lagi teringat dengan sentimen Tun M letak jawatan pada tahun 2018. Itu memberi impak besar. Impak besar. Saya Rafizi ni sebenarnya dari segi politik dia, apakah kita menyokong dia? Kita, bukan kita lah. Maksudnya orang yang masuk parti bersama ni kerana Rafizi ke, ataupun kerana idea Rafizi, ataupun kerana tak puas dengan PKR? Kerana idealism, kerana ideologi yang dikemukakan. Sebab kalau atas ideologi, maksudnya atas tubuh badan tu tak tepat. Ya, tak tepat. Sebab tu kata tadi analisa tu dia merujuk kepada dua faktor yang jauh berbeza. Pejuang ditubuhkan untuk mengasingkan pejuang dengan Tun M. Tapi hakikatnya orang melihat pejuang adalah tetap Tun Mahdi. Jadi kemarahan bila orang, tim belah tu dia pun jam. Ya. Jadi orang marah dengan sentimen peletakan jawatan yang tak tahu tahap apa ni. Hakikatnya you cuma nak melancarkan, you just a trigger untuk Sheraton move dilancarkan. Jadi orang marah benda tu. Tapi bersama bukan begitu. Bersama bukan begitu. Sebab tu bersama YB Raf ni, saudara Raf ni, dia buat dengan sangat teliti, yang mana kita tengok dia bukan dan tidak ada niat untuk menjatuhkan kerajaan. Betul. In fact kenyataan dia kata kalau kami keluar semua jatuh kerajaan. Jatuh. Tapi dia tak buat macam tu. Dia ada conscious yang sangat clear untuk tak nak melihat kerajaan ini jatuh. Itu je. Jadi kalaulah cuma dia sekarang ni kata orang punca tu ada pada the balls tu ada pada PKR. Kalau you yang menekan yang mana katakan dia pun keluar 8 orang, 10 orang. Dia dalam data kita rasanya ada 10 lebih. Untuk PKR keluar. Dan UMNO melihat dan PAS melihat itu sebagai satu peluang. Nampak? Untuk hijack. Jangan salahkan bersama. Sebab itu kelemahan kau dalam kau mengurus tadbir ceplos-ceplos kau ni tadi. Jangan salahkan bersama. Salahkan ceplos-ceplos yang sebab gagal. dia kesilapan besar lah. Ni saya punya sudut pandang. Apabila melihat serangan ceplos kepada peribadi Rafizi, sebenarnya dari sudut teori propaganda salah. Dia macam contoh masa PRN hari tu peribadi Anwar Ibrahim menjawab secara peribadi komen-komen daripada Sanusi. Dan akhir sekali Sanusi jadi popular. Kau yang naik kan? Sebab kau jawab. Kau sebenarnya memanglah kita menyerang, tapi sebenarnya menyerang tu secara tak langsung kita telah mempromosi dia. Membeli publicity. Jadi orang mula tak siapa dia Sanusi ni kan. Tengok ceramah macam best pula. Last sekali angkat tangan macam tu Hasan dah boleh bunyi. Jadi dia bunyi. Tak ada pasal-pasal masa tu kan. Sebab cara ceplos, istilah ceplos sebab saya tak tahu sebenarnya datang dari mana perkataan ceplos ni. Tak tahu ada ceplos kan. Jadi yang kita sokong sebagai ceplos ni, dia orang ni terlalu kuat menyerang peribadi Rafizi. Sebenarnya itu tu sebenarnya membantu lagi untuk kekuatan bersama sebenarnya. Secara tak langsung walaupun nama menyerang. Kerana bila kita tengok anak-anak muda, dia macam ni, dia dah meluat dengan politik body. Tiba-tiba kau serang body. Habis sebab saya tengok lah geng-geng anak muda bercakap masa program pelancaran itu. Saya tak pergilah, jujur cakap lah. Siapa? Saya tak pergilah program pelancaran bersama tu. Saya tak pergi. Saya tengok kot YouTube kan. Kau tengok YouTube. Tengok anak muda cakap tu, budak-budak bercakap. Saya tengok dia orang ni sebenarnya ada dalam dalam hati kecil dia orang tu, domir dia orang tu, ada satu benda kita sebenarnya pergi mampus peribadi ni. Kita nak kami jadi baik ya. Jadi baik. Itulah. Tiba-tiba Ceplos ambil side serang peribadi. Itu tak bagus untuk PKR. Desperate. Sebab yang bagus dan
Dan bagus pula lah Rafizi ni tak melompat dengan serangan peribadi tu. Tak melompat. Dia terus dengan idea, bercakap pasal idea, lepas tu dia komen sebenarnya kau ambil sikap macam ni. Tak bagus. Sebab tu kita tengok untuk menyamakan pejuang dengan bersama jauh sekali. tersasar. Sebab bersama datang ni dengan ideologi kan. Dengan idea-idea yang lebih segar berbanding dengan pejuang. Dan satu lagi, orang jelas pada parti bersama ni apa ideologi dia. Ya, ke mana yang dia nak bawa. Pejuang tu be honest sampai sekarang saya tak tahu pejuang ni nak bawa Tak ke nampak. mana. Untuk apa sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh kata orang tak boleh lah menafikan kewujudan dia. Ya, dia wujud. Maknanya dalam tempoh masa berapa tahun ni kan dia sudah pun ada tapak dia sendiri. Ya. Soal macam mana dia boleh survive next PRU itu different story lah kan. So perbandingan permulaan bersama dan pejuang memang sangat jauh lah. Jangan jauh. So macam mana data-data yang kau buat ni? Betul. Tambah pula dalam era media sosial tak macam dulu. Dia lain. Bukan base pada tokoh, base pada idea kan. Ya, orang tengok, orang menilai. Dan saya rasa kalau Rafizi tak ada pun I think it survive the person. Kan? It survive the person. Sebab saya rasa orang menyertai pun macam saya bawa gerakan saya kan. When we talk about real reform kan. Real reform yang sebenar. Kita nak buat perubahan yang sebenar. So meaning orang follow bukan orang sebelum follow Rafizi dia dah follow saya dulu. Dan dia bila saya berada arah dia orang tetap sokong. Meaning bahawa it's not padahal saya tak boleh bertanding. Saya bukan nobody. Meaning they go with ideology. They follow ideology tu bukan batang tubuh Iswadi, bukan batang tubuh Rafizi tu. Itu kita punya penutup pada malam inilah. Kita akan sambung sekejap lagi dekat kedai mamak. Terima kasih tuan-tuan. Itu dia. Dah hampir sejam 40 minit, almost 2 hours lah kita punya perbincangan. Tak memang tak akan habisnya. Tapi macam saya kata, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum lagi subscribe, tolong subscribe Politik dan Masalah. Bantu kami like, share, bagi tahu kawan-kawan. Kalau nak potong video silakan, cuma janganlah berlaku tidak adil kepada kancil-kancil dan kura-kura. Kau bagi aku kura-kura. Ya dah cerita kancil dan kura-kura kan. Janganlah berlaku tidak adil, ambillah dalam kadar yang adil lah kita katakan. Supaya kalau anda berlaku tidak adil dalam mengambil video kami, maka kami tidak menghalalkan video tersebut. Itu je. Berlaku adil. Okey, terima kasih Saudara Faizal, terima kasih Dr. Wan Ji. InsyaAllah itu sahaja daripada kami di dalam Politik dan Masalah pedas. Selamat malam. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.